Negeri Gadun ini kepada Yang Berhormat Datuk Wira kerana mengambil inisiatif tak sampai pun 24 jam, tak sampai pun 12 jam untuk menganjurkan penyumpahan ini bagi memudahkan segala kesulitan yang berlaku. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk. Untuk itu, majlis dengan sehormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Wira Haji Wan Hamzah, Ahli Parlimen Jasin, untuk menyampaikan ucapannya pada malam ini. Silakan Yang Berhormat Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Berbahagia Tuan Kerusi Majlis yang dikasihi sahabat saya yang berhormat Datuk Haji Ghazali bin Haji Muhammad, yang dimuliakan Tuan Pegawai Daerah Tuan Haji Ruslan bin Yusof, yang bahagia sahabat saya yang bahagia Datuk Khalid, CEO Syarikat Air Negeri Melaka Berhad, yang bahagia Tuan Hazuddin yang Ketua Majlis Kepandaran Jasin, yang bahagia Tuan Mano Jurutu Daerah JKR Jasin, Puan Lina Lina, dia sahabat lama saya, dah lama tak jumpa. Dia sekarang dah jadi pangkat besar dah. Yang apa daripada Jabatan Kawal Sedia Air, Kawal Sedia Air, bagus bantu kita. Sahabat saya dari Mak Misbah pun ada, bahagia Datuk Guru Jazli. Terus tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini walaupun saya bagikan notis yang ringkas sekali, tapi kita dapat lihat kehadiran yang cukup membanggakan sekali. Perjumpaan kita pada malam ini tuan-tuan adalah bagi memberikan sedikit taklimat tentang krisis air yang kita hadapi di kawasan Merlimau yang menyebabkan kawasan sekeliling Sungai Rambai, Merlimau dan Sengkang terjejas secara keseluruhan. Sebenarnya tuan-tuan, idea datang daripada Datuk Guru Jazli selaku pengurusi Biro Pengaduan Awam UMNO bahagian Jasin. Jadi tuan-tuan, kita mengambil inisiatif melalui Parlimen Jasin, mengambil inisiatif mengadakan perjumpaan. Saya sebenarnya telah dimaklumkan pegawai-pegawai atasan kita hanya maklumkan pagi tadi. Betul? Betul kan? Tuan Dio petang tadi, masa dia ada dewan, dia pun petang tadi. Tapi tuan-tuan, di atas keperhatian mereka dapat datang bersama-sama. Walaupun saya tahu kedatangan tuan-tuan ada yang buka masam, ada yang buka setengah masam. Saya bila tanya sahabat saya Datuk Sidang tadi tu, Datuk Sidang pun dia buat cakap telefon je, dia kata tak ada air lagi. Tapi apapun tuan-tuan, saya telah menerima laporan bahawa krisis ini berlaku sejak hari Khamis yang lalu. Betul? Betul ya? Kalau betul kata betul. Baik. Saya waktu itu saya balik daripada Parlimen hari Jumaat, dia saya dapat tahu cerita ni. Hari Jumaat saya dapat tahu, barulah kita membuat siasatan. Dan hari Sabtu kita telah dapat bantuan daripada yang bagi Datuk Khalid yang terus datang melawat terus ke Loji Merlimau tu ya, dan membuat siasatan serta membuat keputusan. Walaupun ketika itu lawatan yang maklumat Perdana Menteri, tetapi kita rasakan bahawa masalah air adalah satu masalah yang cukup sensitif sekali. Jadi yang bagi Datuk telah buat keputusan bahawa operasi Loji Merlimau dihentikan serta-merta dan air dalam yang disimpan dibuang, walaupun memang merugikan tuan-tuan. Tetapi itulah sebenarnya punca air yang kita dapat di dalam kawasan Merlimau
Sungai Rambai dan Sungai Sengkang. Selepas itu, beliau telah membuat keputusan untuk mendapatkan bekalan daripada loji-loji yang berdekatan. Maknanya loji Beban, loji Sicin, dan juga untuk Sungai Rambai daripada Gresik. Daripada Gresik daripada Pancu. Maknanya, tetapi walaupun bekalan kita tuan-tuan masih lagi terganggu. Kerana tuan-tuan bayangkan bekalan yang sedia ada yang terpaksa ditahan tu, yang telah tercemar, masih lagi dalam pipe tu. Dah terlepas. Benda yang terlepas kita tarik balik tuan-tuan. Bila air yang datang daripada tangki kita dah dalam pipe dah. Kalau pun kita dapat bekalan yang baru, masih lagi bercampur air yang kotor. Dan macam mana pun tuan-tuan, kita telah dapat bantuan daripada pihak Syarikat Air Melaka yang telah membekalkan air mentah kepada kita melalui lori-lori. Mungkin pada mulanya bekalan tersebut tidak memuaskan, tapi alhamdulillah setakat ini nampaknya setelah saya membuat rondaan, kita dapati kebanyakan kawasan telah pun mendapat bekalan masing-masing, walaupun tidak seperti mana yang kita harapkan, tapi ada juga. Dan mandi dah tadi, mandi dah. Air kotor tu. Perlahan-lahan ada. Sama. Tahu. Semalam bila saya pergi dekat Kedung, dia kata air keluar macam air mata je. Sikit je air. Tapi ada jugalah. Tapi apa pun tuan-tuan, kita berharap sudah boleh Amat Hormat Ketua Menteri mengarahkan supaya satu bilik gerakan ditubuhkan. Bilik gerakan kita yang pertama tuan-tuan ditubuhkan. Dia cakap betul ambil gambar. 3/5. Jadi saya telah pergi melawat di bilik gerakan tersebut. Tuan Datuk, bagi Datuk saya tengok bilik gerakan ni tak berapa sesuai. Jadi saya mohon bersama dengan Datuk PSK supaya mengalihkan, memindahkan bilik gerakan kita pada kawasan yang terlibat. Saya sebenarnya kata kalau tak ada tempat, guna pejabat saya. Sekurang-kurangnya pejabat parlimen itu dalam kawasan yang terlibat. Tetapi kita lihat Dewan Datuk Ahmad Senin ni lagi sesuai. Jadi kemungkinan tuan-tuan, ini tempat yang memudahkan untuk kita bukan saja membuat aduan, bahkan kita buat tinjauan. Ya tuan-tuan. Lepas ini kita nak minta taklimat daripada yang bagi Datuk Khalid. Tuan-tuan boleh tanya soalan, tapi saya nak minta kalau boleh kita jangan beremosi. Ya. Kerana tuan-tuan, apa juga kejadian yang berlaku, Tuan Imam, musibah yang berlaku dan kita hadapi, sebenarnya kadang-kadang ada hikmah dari tuan-tuan. Pagi tadi, selepas hari sebelum 2 hari lepas dan beberapa hari dekat loji Memang, pagi tadi saya dengar bersama-sama pihak lembaga air, pihak syarikat air, pihak JPS, pihak kawal sedia air, pada ini apa tadi kawan-kawan ni semua, pihak geosains pun bersama-sama saya, dia telah pergi melawat ke kilang Kempas yang kita syaki kemungkinan sumber daripada pencemaran. Setelah kita buat penyelidikan tuan-tuan, kadang-kadang kita suka berdua orang, tapi kita tak tahu sebenarnya mungkin ada sebab-sebab yang lain yang berlaku yang tidak kita sama-sama sangka. Tapi apa pun tuan-tuan, sebab saya sebut tadi, apa juga musibah yang berlaku ada hikmah. Tuan-tuan, seperti yang tuan-tuan maklum, El Nino akan berlaku tuan-tuan. Sama ada kali ini dia akan berlaku secara serius ataupun sebaliknya kita tak tahu. Tapi dijangkakan selama 3 bulan El Nino akan berlaku. Dan fenomena ini tuan-tuan adalah satu fenomena yang di luar kawalan kita. Kalau ini berlaku tuan-tuan, yang pertama sekali keadaan kemarau yang panjang yang mungkin menyebabkan bekalan air akan terjejas. Sekarang sudah bermula. Betul kali? Kita tengok
Masalah apa tuan-tuan? Masalah kita mungkin lagi lonceng pasal tidak ada hujan untuk flushkan masalah kita. Air yang bukan saja kotor, macam teh tarik, bahkan berminyak air tersebut. Dan setelah membuat kajian itu baru hari ini tak tahu kan? Jadi saya minta lepas ini Datuk Khalid berumum ke kajian. Pusat kajian. Boleh dapat hari ni? Dah boleh umum dah? Datuk Khalid boleh umum? Datuk Khalid boleh umum? Boleh? Tidak. Kita jawab. Kursi banyak. Datuk sidang tu ada lagi? Panas tu. Tak mandi ni panas. Iyalah. Batin tu. Baik tuan-tuan. Tetapi sekurang-kurang satu pelajaran bagi kita sekiranya kita menghadapi masalah ini. Sebenarnya setelah saya buat perbincangan dengan bagi Datuk Khalid, kita ada satu lagi cadangan yang mungkin akan lebih memudahkan dalam keadaan apabila terpaksa. Kalau kita menghadapi apa juga masalah, kita punya contingency. Betul ya? Jadi tuan-tuan, saya fikir saja yang dapat saya sampaikan. Pada malam ini tuan-tuan, kita dapat saksikan bersama kehadiran full compliment daripada pegawai-pegawai syarikat air yang bukan sahaja membantu kita tuan-tuan, bahkan mereka membuat pendidikan. Apakah tidak malas kalau sekiranya masalah ini akan berulang. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang banyak tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Wira Haji Ahmad Hamzah Legal Mendasih yang telah menyampaikan sedikit sebanyak perkongsian maklumat serta tindakan yang telah dibuat di peringkat pimpinan Parlimen dan juga ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Majlis mengucapkan selamat datang kepada Yang Berhormat Encik Roslan Datuk Jaman Ahli Dewan Undangan Negeri Melaka Kawasan Limau dan juga Yang Berbahagia Encik Azrin Hashim yang Ketua Majlis Bandaran Jasih. Tuan-tuan, ini yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu. Apakah isu sebenar? Apakah wujud sebenar? Apakah tindakan yang sedang dilakukan? Apakah tindakan jangka pendek yang panjang bagi menyelesaikan isu ini? Majlis dengan segala mensilakan berbahagia Datuk Engineer Khalid Haji Nasir, Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Melaka Berhad untuk menyampaikan taklimat. Silakan Yang Berbahagia Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengacara majlis, hormat di Parlimen, rakyat, ODP, ODO, ketua masyarakat, pegawai SMB dan masyarakat. Nama saya Engineer Muhammad Khalid Nasir, CEO Syarikat Melaka Berhad. Jadi hari ini kita terangkan sebanyak punca sebenar dan juga perkataan panjang. Saya bukan ahli politik, jadi seorang engineer, jadi kita bercakap semua berdasarkan fakta sajalah. Jadi bersama dengan slide yang disediakan ini, kita terangkan apa punca masalah sebenar dan berapa lama kita jangkakan ke hari ini. Jadi silakan. Jadi bermula kronologi kejadian dia punca yang pasti tindakan SMB mengatasi masalah bentang ni. Kawasan bergerak terjejas, apakah tindakan kita dan juga tindakan jangka panjang lah Syarikat Air Melaka Berhad. Jadi secara kasarnya Syarikat Air Melaka Berhad ialah anak syarikat kerajaan negeri. Kita diberi lesen untuk proses air dan juga agih air. Dan kita membeli air mentah. Air mentah tu kita tak dapat percuma. Jadi setiap air tersebut dari tasik sungai adalah kita beli sebenarnya, kita beli. Dan kita proses, kita jual. Jadi air sungai itu kita beli.
Kita bukan ambil free, itu kita beli. Kalau Johor pun kita beli, di Melaka pun kita beli. Jadi tidak percuma untuk syarikat Air Melaka, kerana kita sebuah syarikat milik kerajaan negeri. Dan operasi kita dikawal oleh Suruhanjaya Air Negara, SPAN. Suruhanjaya Negara itu operasi dikawal. Dari segala aktiviti kita, tutup loji pun kita kena minta permohonan. Tutup loji pun kena mohon daripada SPAN, saya nak tutup loji malam ini, kena mohon. Kita tak boleh tutup suka-suka, kerana itu perjanjian kita punya. Jadi kalau air kotor, kita beritahu Datuk CEO SPAN, saya terpaksa tutup loji pada malam ini, kena beritahu juga. Jadi tutup loji pun bukan boleh mudah-mudah. Okey, ini kronologi kita jaga. Kita mula terima aduan pukul 10.30 malam hari Khamis bahawa orang Taman Muhibah melaporkan susu mula terlarut dengan air hari Khamis malam. Dan langsung kita arahkan supaya air tasik biru, kita ada tasik biru di cincin, kita arahkan air tasik biru, dia pump masuk ke sungai. Kita tengok mungkin masalah air mentah ni, jadi kita nak pumpkan air tasik biru. Dan kita tinggikan, malam tu kita tinggal kapur tu kita tinggikan, kita tengok kerana kita air tu boleh sidik, jadi mungkin masalah kapur. Jadi kapur tu kita tingkatkan dosis kapur supaya pH dia tinggi, tapi tidak mencukupi sebenarnya. Untuk bekalkan air mentah, kita perlukan kadar asid dalam air itu adalah 6.8 ke atas. Jadi kalau 4.3 tak boleh, 6.8 ke atas. Pada hari Jumaat, kita lepaskan air daripada Sungai Muar pula. Sungai Muar, air Sungai Muar yang kita beli daripada Johor ni, kita lepaskan ke Sungai Kesah. Di sepadan tu dekat Plus tu kita lepaskan, kita buka 50% air itu lepaskan, dengan harapan air ini dapat tingkatkan pH air dalam sungai. Jadi kita lepaskan, dan air ini sebenarnya kita beli dari Johor, yang kita bayar setiap bulan kepada Johor lebih kurang dalam 200 hingga 300 ribu ringgit air daripada Johor. Yang kita beli dia 1 meter padu tu harga dia lebih kurang 1,000 gallon, kita bayar 50 sen kepada kerajaan negeri Johor. Jadi kita lepaskan. Tujuannya untuk kita cairkan air dalam sungai ni lah. Dan kita dapati bahawa dia tak boleh meningkat. Kita walaupun kita lepaskan banyak pun, tengok air sungai ni tak berubah juga. Dan kita ambil pula air tasik biru, kita gunakan masa beli air itu okey. Tetapi hari ni kita nak pakai, tengok dia pun sama pH dia rendah. Saya pun tak tahu kenapa. Masa musim panas hari itu, selama 2 bulan, 3 bulan boleh pakai. Tiba masa kita nak pakai ini, tak boleh pakai pula. Jadi kita tengok, dia rendah. Jadi kita tak pakailah, kerana ini akan menyusahkan lagi, akan membebankan kita ni, air yang tercemar lagi nak masukkan tak boleh. Di tasik biru, di cincin tu tak boleh pakai. Sekarang tak pakailah. Dan langsung kita testkan air lagi, kita tengok ada aduan air hitam lah. Jadi ini kerana apabila air itu jadi acidic, jadi bila kita letakkan klorin, dia akan bertindak dengan asid ni, dan segala besi-besi dalam air itu dia akan jadi, air itu jadi coklat, air itu nama coklat. Dan langsung ni kita pun komplain juga. Kita ambil sampling sepanjang laluan ni, kita ambil sampling, kita tengok kebanyakan air dah mula jadi acidic. Dan saya datang pada malam tu, pada hari Jumaat malam lepas board meeting, dan kita tengok, kita pun tanya juga kesihatan, ni air ni rendah macam mana pendapat dia. Jadi kesihatan pun beritahu ini keadaan tak boleh, bahaya. Dan dia pun ambil sampel, dan langsung IK kesihatan beritahu bahawa klorin ni nampak macam dah tak ada ni, dan dimakan oleh air yang masam ni lah, dimakan oleh air masam ni. Okay, next. Jadi pada 2.30 pagi itu, oleh kerana keadaan tidak pulih itu, jadi kita arahkan loji ni ditutup terus, kerana kita tak boleh biarkan air yang tercemar masuk dalam sistem. Jadi kita tutup, kita hentikan operasi loji pada 2.30 pagi. Dan esoknya kita buat siasatan, macam mana air ni boleh tercemar, air mentah ni, air sungai ni, air yang kita beli dah ni, air mentah ni tercemar. Jadi kita tak tahu punca juga, kerana kejadian ini tak berlaku. Dan saya siasat-siasat pernah berlaku pada zaman Datuk Upit, pernah berlaku zaman Datuk. Dan ketika itu air di muara sungai itu dilepaskan. Saya tanya operator tu, pernah berlaku tak kejadian ni? Dia kata pernah, bos, pernah berlaku. Pernah berlaku dia kata. Tapi apa buat? Dia kata kita lepaskan air ini ke laut. Saya tanya berapa lama? Dia kata saya tak lagi jaminan, tapi bos jangan ambil air ini
pokoknya seminggu. Dia cakap saya begitu. Saya kata lama sangat seminggu ni, 3 hari tak boleh ke? Tak boleh, tak ada hujan, tak boleh. Pengalaman saya 42 tahun jaga empang ni. 42 tahun jaga empang ni, 6 bulan lagi saya kencing. Kalau boleh hari ni ada orang kata sejuk ganti hari ni, saya pun tak tahan ni. Penjaga empang ni cakap. Penjaga empang beritahu saya macam tu. Saya kata kurang-kurangnya seminggu bos. Itu pun kalau ada hujan. Sekarang hujan tak ada. Sekarang saya sama-sama bermalam minta makhluk ni sekarang supaya solat istiqah, supaya hujan dapat kita keluarkan air cepat daripada sungai. Keluarkan air daripada sungai. Okay, langsung kita siasat banyak tempat-tempat yang kompleks. Kita siasat tentang feedlot, kita aktifkan SAM, dan kita terus tengok. Jadi saya tengok ini keadaan ini tak boleh jadi. Jadi kita runding dengan Johor. Kita runding dengan syarikat air Johor, boleh tak bantu kawasan terjejas ini dengan mengepam air daripada Johor. Jadi alhamdulillah Johor setuju dan dia bagi kita sekitar 3 MLD. 3 MLD maknanya 3 million liter per day, bersamaan dengan hampir 600,000 gallon. Tak cukup, kerana loji air Merlimau dia hasilkan air sebanyak 8 juta gallon sehari, membekalkan air seluruh kawasan Merlimau, Jasin dan masuk ke Melaka Tengah, Bukit Katil dan Duyung. Jadi besar tu. Kalau setakat dia bagi 600,000 bandingkan dengan 8 juta ni, tak sampai pun 10%. Tak sampai pun 10%. Jadi kita tak boleh nak ijab lagi. Okay, pada hari Ahad, ini masa 3 hari ni saya pun tak boleh rumah. Daripada hari Jumaat tak balik rumah sampai hari tidur pun di sungai di loji. Buka gampang tu tengok, saya tak jam tengok sunggai ni. Tengok tamu tu, tidur di loji je, tidur ayam di loji. Masuk dalam estate atau kamar, tengok air estate ni keluar tak? Dan air dalam estate ni dia dalam 2.8, 2.9 pH. Jadi mesti dikeluarkan semua sekali dulu. Kalau tak dikeluar tak boleh. Kerana dia berada di atas kita punya tempat sudut air. Okey, langsung kita besoknya hari tu saya pun laporkan kepada kawal selia kerana soal sumber air adalah di bawah tanggungjawab kawal selia air negeri. Puan Alina banyak bantu saya dalam hal ini. Kerana kita tidak boleh mengarahkan kilang kau tutup. Kerana saya hanya operator air, saya sedut air mentah saja. Mengawal air mentah kualiti itu adalah kawal selia air negeri. Dan mengawal pencemaran ini adalah daripada alam sekitar. Mengawal kualiti air adalah Kementerian Kesihatan. Itu saja. Dan langsung just keluarkan surat kepada pihak kilang, hentikan pengeluaran air dia, air effluent, air kumbahan dia, hentikan kerana dapat ada tak terkeluar. Jadi hentikan. Sementara dia ambil sampel, hantar Jabatan Kimia. Betul ke kau punca ni? Dia hantar. Dan kita mula petang tu kita mula memberes tanker lah, tanker untuk kawasan Sungai Rambat. Sementara tunggu air dari Johor, kerana Johor ni dia perlu mendapat kebenaran daripada bos dari JB. Boleh tak kita supply air ke Melaka ni? Dia kena buat pos dia. Jadi pos dia pun membenarkan. Jadi malam tu kita cuba usahakan supaya air daripada Sungai Rambai datang dulu ke Johor. Okay, dan kita dapat juga dalam badan kita susah ni, ada juga peternak ikan di atas ni lepaskan air dia, air hijau ni. Kita dah air dia. Betul. Dia pula lepaskan lagi malam-malam dia pukul curi pula. Jadi malam berlaku. Jadi dia amonia tu lebih tinggi. Dan amonia ni akan makan klorin. Dan menyebabkan kita lebih susah lagi. Susah lagi. Dan kita juga seterusnya kita tingkatkan operasi loji air cincin. Nasib baik loji air cincin ni kita baru buka semula 2-3 tahun lepas. Dulu kita tutup kerana loji Merlimau ada, kita tutup loji cincin kerana Merlimau ada air. Merlimau sebenarnya loji itu boleh operasi 12 juta gallon sehari, dan kita hanya jalankan 8 juta gallon sehari. Dan selebihnya kita ambil daripada loji cincin. Kerana pada saya, loji ada jangan dihentikan tapi jalankan. Yang ada tak maksimum tak apa. Jadi kita dah hidupkan loji air cincin. Kita sebenarnya sekarang tingkatkan loji air cincin, hasilkan air lebih kurang dalam 2 juta gallon. Hari ini kita jalankan dia lebih kurang 5 juta gallon. Kita tambah lagi 3 juta gallon supaya loji itu boleh bekalkan air, bantu bekalkan air. Okay, next. Dan kita kena pasti antara punca kita tak boleh confirm betul. Duduk benda tak boleh kerana saya operator air. Jadi kita hanya sedut air mentah saja. Jadi kita cuba kena pasti. Salah satu faktor kemungkinan adalah pembuangan sisa effluent dari ladang sawit. Salah satu kemungkinan yang mungkin dah lama dalam tu yang menyebabkan air itu dia bertakung dalam tu.
dalam ladang luas ladang tu, saya masuk ladang tu, saya kata cukup luas ladang ni, nak pergi ke tempat kilang tu, pada poin masuk tu saya ingat 3-4 kilometer, belum lagi kawasan ladang. Jadi kemungkinan pembuangan sisa efluent dan juga air-air dalam ladang tu. Yang kedua, kemungkinan juga oleh kerana air dalam sungai ni berada terlalu lama bertakung di muara tu, disekat dan air ini bertakung lama. Ini untuk penggunaan pertanian dan sebagainya. Jadi lama, jadi tidak dibuka gitu. Dan saya kan tak ada gate yang jaga tu. Saya kena kekalkan paras sekian-sekian untuk sawah padi, untuk pertanian. Jadi saya memang tak boleh buka semua pintu. Jadi ini arahan memang cukup jelas untuk aktiviti pertanian. Jadi kemungkinan itu juga tak buka. Bagi saya kata, berapa lama abang tak buka ni? Kata adalah sikit lah untuk, tapi level kena kekal. Saya kata abang tak pernah buka ni, air ni bertakung lama sangat dalam sungai ni, menyebabkan air tu jadi masam dan busuk. Kena lama sangat dalam sungai. Kerana sungai ni memang Allah jadikan perlu dicuci. Masa air surut dia akan keluar semua air surut, masa air pasang laut dia akan masuk balik. Jadi sungai tu secara lumrah hanya macam itu operasinya. Tapi apabila kita sekat dia, bermakna kita menahan air pada atas. Betul tak? Hujan tak ada. Dan itu salah satu kemungkinan juga. Dan mungkin juga kerana keadaan cuaca kering. Kerana kita hadapi cuaca kering daripada bulan 1, dan cuaca ini tidak menentu dan mungkin kering terlalu lama. Jadi menyebabkan sungai itu tinggi rendah. Tidak ada air baru masuk dalam sungai. Tidak ada air baru masuk dalam sungai. Menyebabkan sungai itu dia tak berganjak, dia jadi air mati kat situ. Air mati. Kita proses air, kita tidak boleh proses air mati. Kita kena proses air yang mengalir. Air yang mengalir itu kita proses. Supaya air itu baru, air mengalir ini kita proses. Kalau air itu mati, tak boleh proses. Kerana itulah air mati, sebab itu lombong-lombong, orang jangan pakai. Kalau kita tengok di Selangor, banyak lombong, kenapa tak pakai? Kerana air itu air mati. Jadi air mati ni tak ada oksigen dan sebagainya. Kalau air yang jalan ni ada oksigen, oksigen akan pergi, ikan akan ada, akan air itu berganti. Kalau tak berganti, tak boleh proses. Dan akhir sekali, keadaan yang tadi menyebabkan air itu pH dia menurun, kualiti dia menurun hingga menjadi berasid. Jadi saya uji sampel air ini di muara, saya uji berapa pH di muara. Saya tengok di muara pH dia 2.9. Sama dengan air dekat intake saya. Jarak dia lebih kurang dekat 10 km. Saya kata mana dari muara sampai ke sini air dah rosak. Saya pun heran, macam mana sawah boleh air juga? Sawah padi hidup ke? Saya tanya tak ada gate tu, padi ni hidup ke kalau kena air asid ni? Tak berubah colour ke? Saya tanya, tapi saya kata saya pun bukan ahli pertanian. Tapi saya kata daripada muara sampai ke sini, air ni rosak sebenarnya. Next. Dan ini yang kita telah pastilah. Jadi pada hari kita nampak ni adalah betul-betul berdepan dengan kilang ni lah. Saya pergi tengok ini kilang, dan kita tengok kilang ni keluar kat sini, dan dia straight keluar, dan kita boleh sedut air kat sini. Ini air daripada kilang, jadi ini pasal besar ni, macam-macam terusan ada kat sini, dan dia keluar, dan kita 1 kilometer saja daripada tempat air yang kilang ladang ni keluar, kita betul-betul dekat dengan 1 kilometer saja jarak kita dengan dia. Jarak kita dengan 1 kilometer saja. Jadi kemungkinan bila sungai itu air baru tak turun, jadi mungkin kita hanya ambil air dia saja, air ladang ni saja kita ambil. Jadi itu menyebabkan kita sedut dia. Tapi jangan lupa sepanjang sungai itu mana masalah. Sepanjang sungai itu mana air masalah. Jadi ini dia keluarkan air. Ini yang air yang kita ambil gambar awal itu lah. Kita tengok gambar itu menakutkan juga. Kalau kita ambil air dia, nampak gini juga kan. Tapi saya rasa nampak berminyak sebagainya. Dan ini laluan dia lah. Untuk laluan dia pergi. Laluan dia pergi. Ini laluan ni. Laluan ni lah. Ini laluan dia. Next. Dan ini je. Jadi menceritakan kualiti air tadi. Kita ada di sepadan, ini highway. Kita ada pipe, kita ada Sungai Muar, dan kita test air kat sini. Air dekat sini pH dia 6.24. Memang cukup cantik untuk diproses. Logik air cincin sini saja, 1.8 km daripada sini. Dan air di sini ada 7, pH dia 7.43. Macam tu pH di cincin. Mana air daripada Bandar Jasin, daripada Asahan datang, tak usah, insyaAllah. Dan sampai ke sepadan Johor dengan Melaka sini, kat highway ni, air masih lagi okey, 6.24. Namun, apabila turun sampai sini, sampai ke rumah pam lancang kita, di sini pH dia turun 2.8.
2.8. Dan kita cuba cek poin-poin semua dekat sini. Dan ladang kita cek 3.07, 2.75, 2.74, 2.74, 2.75. Ini yang sebenarnya menyumbang kepada rendahnya PIF di sini. Bukan daripada Jasin, bukan daripada Pekan Jasin, bukan daripada Bandar Jasin. Kerana air sungai Cincin datang dari Bandar Jasin dan juga daripada Asahan. Jadi alhamdulillah sini okey. Dan sekali masalahnya daripada sini bawa sampai ke muara sungai. PIF tak sampai itu. Kita dah lepaskan gate ni sejak daripada hari Ahad sampai hari ni. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Dah sampai Rabu dah. Dah 4 hari. Masih lagi dalam paras 2.9. The next. Okey, ni yang gate di muara gate. Jadi saya pun minta tolong, minta bantuan YB Datuk Saraman. Saya minta bantuan beliau, saya kata Datuk jaga pertanian betul. Tapi saya minta bantuan, air sungai nampaknya dah besar. Kita kena buka gate ni Datuk. Kalau tak buka gate ni, air sungai tidak akan mengalir, dia mati kat situ saja. Dan logis setahun tak boleh operate lagi dah. Nak tunggu air hujan baru nak buka, tak ada. Jadi Datuk Saraman pun arahkan, kerana gate ni dikawal oleh JPS Ledang. Saya yang akan Melaka ataupun Muar, rupanya Ledang. Jadi kita telefon engineer Ledang tu, minta izin untuk buka. Dan JPS Ledang dia kata apa? Bos boleh buka gate bos, tapi bos kena tulis surat kepada kita, mohon buka. Kerana dia kata dia pun tak pandai-pandai buka, nanti petani akan belasah dia. Saya kata demi tanggungjawab, tapi kita buat surat. Kita mohon buka, ada tanggungjawab saya ni, kita kena buka ni. Walaupun bukan pasal saya kena buka. Saya minta tolong Datuk Saraman buat surat. Datuk Saraman pun dia kata tak apa, aku ambil tanggungjawab. Aku betul antara petani dan juga antara minum air ni lebih penting urusan minum air. Lebih penting. Jadi Datuk Saraman bantu. Jadi petang tu dapat kebenaran. Jadi petang tu dalam pukul 6 dapat kebenaran. Dan saya beritahu air sumur ni kena buka. Jadi nak buka gate ni pun satu juga, kena tengok bulan Melayu, kena tengok. Ada masa mula-mula bulan datang, air surut dengan pasang jauh jarak dia. Jadi masa tu boleh buang banyak. Besoknya dia akan kurang. Akan satu masa dia surut dengan pasang sama saja. Masa tu air terlibat banyak. Jadi kita tengok betul-betul. Jadi kebetulan masa tu memang jarak antara pasang penuh dan juga surut penuh tu memang jauh. Jadi banyak air boleh buang sungai. Tapi masa ini pun masih belum terdapat. Alhamdulillah. Jadi JPS buka gate ni. Ada 4 gate yang dibuka penuh, buka habis. Saya tunggu malam tu berapa laju air nak keluar. Di dalam masa satu malam tu satu kaki dia turun, lepas tu 100 lagi. Tapi di atas dia pun lari ke atas pula. Tengok di sana macam ni, turun juga, tapi dah terlalu banyak kuantiti dia. Dan masuk 4 hari pun macam tu juga pace dia. Kita tunggu lagi, bersabar lagi supaya itu. Dan hanya yang tak jadi ajaibnya, kalau hujan turun dengan lebat di Selanda, di Jus, di Jasin ataupun di Cincin, ini akan membantu banyak lepaskan sungai. Saya tanya pada dia, kalau tangkap banjir berapa lama air tangkap sampai ke sini? Dia kata bos, kalau banjir besar ditangkap air sampai muara ni ambil masa 7 hari. 7 hari. Ini tak hujan ni. Kita jenis tak hujan. Kalau tak hujan macam mana sampai? Hujan pun 7 hari. Jadi banyak perlu sabar. Akan dia buka habis, asalkan dia buka lah. Asalkan dia buka, otomatik dia akan buka. Jadi dia buka ni otomatik buka. Saya pun tanya orang gate ni, beritahu saya macam cara buka, dia tak boleh. Ini rahsia saya angkat sumpah dengan ketua pengarah JPS bahawa saya tidak akan beritahu tuan apa maklumat tentang gate ni macam mana dia operasi. Wah, saya kata susah lah, betul lah saya tabik lah 40 tahun bekerja, pegang pada amanah ni, tidak boleh beritahu macam mana saya operasi. Jadi saya kata, tuan nak buka, saya akan buka, tapi nak beritahu macam mana saya buka, saya semata-mata tidak akan beritahu langsung. Kita boleh cerita lain, tapi cerita ni saya tak akan cerita. Okay, next. Okey, kenapa tak nak SMB? Okay, next. Jadi kita minta bantuan JPS untuk arahkan kilang, hentikan buang sisa tadi. Pertama, dan JPS just buat. Yang kedua, kita minta bantuan JPS untuk bukakan empang tu. Dan JPS dia buat. Alhamdulillah. Dan dengan kerjasama bahagian kawasan buat Alina, kita pastikan pembuangan sisa tu memang tidak maknanya jangan ditipu kita. Kau kata kau berhenti tapi kita cabut kau buat tu macam tu lah. Jadi kawasan dia bersama dengan kita memang dia mantap. Jadi dia pergi besok pagi dia pergi tak habis. Masuk Datuk Mat, langsung manager PKL dia turun.
Kalau kita ni setakat dengan gila-gilaan dia Datuk. Terima kasih Datuk. Datuk bawa turun bas presiden. Sambil turun. Bantu sama-sama tengok masalah ni. Ya, dan kita juga tadi buka outfall dekat Kesang tadi untuk dalikan air itu dan tak mau jadi juga kerana terlalu banyaknya air sungai, dia pun tak boleh nak neutralkan. Dan kita hentikan operasi bertimur yang terbaik adalah hentikan operasi supaya air tak tercemar lebih lagi. Jadi kita hentikan operasi dan kita imbangkan air itu daripada loji-loji lain. Jadi pada mula-mula kita operasi, kita terpaksa ambil air daripada loji air betah, loji air cicir, ambil tampung sehingga menyebabkan kawasan Alor Gajah terjejas dengan air. Di Felgau, Taperce, di Menggung, di Tanjung Bidara, di Bukit Tanah terjejas. Kerana pipe sudah kosong, demi untuk masyarakat kita terpaksa tolakkan air itu dan kawasan terjejas. Dan kita ambil masa untuk stabil kembali. Dan alhamdulillah pada malam ini sana dah mula stabil, kerana air isi dah mula penuh dan sana dah mula stabil. Dan stabil itu tak kuat berdekat satu Melaka boleh kita terjejas disebabkan satu loji tutup, satu Melaka boleh tak dapat air ni kerana air tak keluar pergi dia. Jadi kita dah susun betul-betul. Jadi kita dah susun, alhamdulillah kita tanya try beberapa tempat dia Alor Gajah, pastikan dia tak ada air tak apa, kita bertahan saja supaya kita boleh isi dengan semula. Okay, next. Ini adalah kita keluarkan arahan pada hari Ahad tu memang terus dari tangan saja. Arahan berkilan, pastikan atau jangan lepaskan. Jadi kita terus ambil sampel untuk hantar kepada Jabatan Kimia. Okay, next. Ini memang sebab itu masuk ke badan juga bersama saya. Saya kunci betul-betul. Dan ini kita ukur 7.06 adalah pH air di Kesang tadi, di Kesang Offal Plus tu. Dan air ini memang cukup cantik kalau kita proses. Itu di sepadan tu lah. Sepadan tu air itu kasih 7.06. Memang air itu tak rosak. Jadi maknanya di atas tu air itu okey, tak rosak langsung. Okay, next. Ini kita pantau ni untuk 24 bulan semalam. Kita pantau air. Gate dah buka. Pada hari pertama gate tu paras sungai kita adalah 1.2 meter di intake saya, di intake lancang. Dan apabila gate dah buka, sekarang paras sungai tu tinggal separuh saja, 0.61 meter. Dah rendah aja sebenarnya. Tetapi pH tak nak ubah, 2.97 tak nak ubah. Sampai hari ini 2.98. 3 pun tak naik, 4 pun tak naik. Kalau naik sampai 5, 5.5, insya-Allah loji boleh jalan semula. Tetapi selagi dia berada pada paras 3, 4, 4.5, loji tak boleh jalan. Kita perlu tunggu sampai 5.4, 5.5 baru loji boleh jalan semula. Kalau paras sungai ni rendah lagi, kita tak apa, kita boleh lepaskan air muar. Air yang kita beli bertimur, kita boleh lepaskan. Kita bayar bermuar lebih tak apa. Asalkan boleh rawat air. Tetapi sekarang kadang tidak mengizinkan langsung. Walaupun air sungai tinggal 0.61 meter di intake, tetapi tidak mengizinkan langsung. Kita tunggu lagi mungkin lagi 3-4 hari ke apa, dengan harapan air sungai ni, seluruh air sungai ni dah habis. Baru air baru akan turun, kita akan masukkan air daripada sungai muar untuk bantukan pH dia ni. Semua kita setiap jam kita ambil, sampai hari ni pun setiap jam kita ambil, sampai 1 pagi pun kita ambil. Ini 25 bulan hari ni. Sampai pukul 9 pagi tadi 0.66, mana air ladang banyak turun sekarang ni. Tetapi pH tak berubah, 2.91. Masih lagi, next kejap 3.05, ingatkan dia akan terus naik, tapi turun semula. Ini kerana air daripada ladang semua mulai keluar. Jadi ini selagi ini tak improve, selagi itu loji tak berjalan. Saya pun tak ada jaminan bila loji akan semula, Semua bergantung kepada nilai ini. Dan semua bergantung kepada para sungai berapa banyak air yang akan dibuangkan ke laut. Dan saya jumpa yang tak gate. Besok tu jangan komplain gate ni. Kata bang, macam mana bang? Bila nak agak ni bang? Kau tak tahu dek. Abang 7.5 pagi nak makan hambur tau. Diorang komplain, saya tak boleh pam air masuk ladang, masuk sawah. Saya kata bang tolong abang, kita semua bertahan je lah. Saya pun lagi turun bertahan. Saya lagi turun, orang bantai saya di kanan ni. Abang boleh kena satu orang untuk sidang dia ke abang. Aku tak boleh pam air ni masuk ke sawah ni macam mana? Tapi abang cakap dengan dia, macam sawah kalau air tu rosak. Saya kata kan, air tu rosak. Dia kata dia tak boleh, dia kata. Tapi dia kata, kena buang air ni, tak boleh naik lagi, kena buang. Kalau kita bagi orang buat inaya orang. Kalau kita bagi ke sawah buat inaya ke sawah. Kalau kita bagi pada orang minum lagi inaya, besar saja. Tak boleh, dia tahu tak tanggung begitu. Jadi kita bagi kita juga kita uruskan segala insya-Allah. Next. Jadi itu pemantauan pegawai SMB dengan juga di Sungai Kesang. Jadi kita pantau lah, ini di loji lah.
Di loji mereka pun tengok di loji. Betul ke? Kenapa kau suka tutupkan? Tak boleh. Okay, next. Bagi saya ambilkan dulu. Boleh tolong pendek ke sikit? Ha? Pendek ke sikit perangai. Okay, next. Okay, next. Okay, ini kawasan yang kita tengok 24 bulan 25 yang komplain betul-betul putus air lah. Yang betul-betul putus. Waktu Gajah, buku dia Sebampat, di mana kasih, Kinang ni, Rawat Suatu Ulu. Dan kita pantau. Mungkin pressure dah rendah. Ataupun kita tekan loji lain yang bantu. Loji daripada Pancur bantu kita, loji daripada Gresik bantu kita. Kita cuba sebaik mungkin kawasan-kawasan komplain ni, insyaAllah. Jadi kita terpaksa ambil lah daripada Johor, daripada Ledan, tangkap yang bantu kita sekarang ni, insyaAllah. Jadi bila akaun yang terlibat ni, kalau di Sungai Rambai 2,300 akaun, Merlimau 2,100, kemudian kalau di Serkam 1,497 akaun yang terjejas sekarang. Okay, next. Okay, dan kita pun cuci kolam kita. Terpaksa kita cuci semua kolam kita. Kolam dan pipe. Jadi kalau ada sakit baki tu semua di tangki rumah ataupun dalam pipe sistem dan sistem. Dan kita kena buang dulu, Jadi pada tingkat kita cuci kolam kita. Semua kolam kita cuci. Siang dan malam. Setiap kolam-kolam yang ada di kawasan Merlimau ni semua kita cuci. Sungai Rambai, di Serkam, di Loji, semua kita cuci. Dan kita buat sambungan pipe daripada yang Johor punya untuk masuk ke Melaka. Jadi sambungan pipe pun kita buat. Dan kita berikan arahan SUK dari Tuan DO uruskan bilik rakan. Dan kita hantar air minum lah, statik. Mungkin tak cukup lah sebab kita terpaksa menampung keadaan yang besar. Dan kita pantau tekanan dalam sistem yang lain. Kita pantau tekanan dalam sistem, kita pantau tekanan dia. Next. Ini yang kita cuci tangki. Dan tangki tu boleh tekan lah. Kita cuci lah, cuci sampai habis. Sampai dia bersih putih balik semula. Putih semua, kita cuci semua tangki. Ini tangki Sungai Rambai. Kita cuci, ini tangki di loji, kita cuci habis. Kita terpaksa cuci semua tangki kita, yang besar-besar, 2 juta gallon kita cuci juga. Okay, next. Kita cuci air pipe dalam sistem. Yang mana dalam sistem kita pun buka, kita cuci semua. Keluarkan semua air yang dalam sistem. Kita kena keluarkan semua, kosongkan pipe tu. Keluarkan semua air yang masuk. Ini kita sambungan yang kita buat untuk ambil air Johor. Air Johor kita terpaksa buat sambungan semua dengan Johor. Kita buat di loji, kita buat di Sungai Rambai untuk ambil air daripada Johor. Next. Dan kita buka drop off tower ni untuk meningkatkan kualiti air di sungai. Pada masa ni kita tutup semua satu, nampaknya banyak lagi air dalam sungai. Okay, next. Ini bilik rakan ini pada malam pertama tu kita terangkan macam mana operasi kita. Kita buat press statement bersama Datuk Suke, menerangkan keadaan sebenar, dulu keadaan sebenar 4 bulan bersama ahli parlimen, Tuan. Dan air yang kita agih-agihkan ni insyaAllah kawasan-kawasan yang jadual pegang air lori SAJ kita pakai. Jadi yang sesama membantu kesusahan ini adalah Majlis Bandar Jasin, Alor Gajah, Alor Jaya, MBMB, JKR, Syarikat Johor bantu kita, dan juga Sains. Next. Even YB Ron pun sama-sama uruskan bagi air. Next. Ini semua saat kita yang tempatkan. Next. Kita menggunakan, kita punya anggota 60 regimen, kita ada jentera pakar 60 regimen di bawah meja Abang Misbah, menggunakan tentera juga, tentera Wataniah untuk bantu sesama juga agihkan air. Next. Bomber bantu untuk sekolah Bandar Baru Merlimau untuk kita tekankan kerana sistem dia tidak boleh terpusing. Next. Ini kita pantau pressure dalam sistem, pressure dalam sistem, air dia dan sebagainya, kita pantau berapa bar dan sebagainya, kita tahu berapa air dia. Next. Sama kita pantau, ada yang dapat air dah tapi tak ada pressure lah. So dalam besar kita cukup, jadi kita akan keluar air ke depan. Jadi ini yang terbaik kena kadar je lah. Dan air kualiti ni semua kita pantau. Next. Next lagi. Okay, jangka panjang. Kejadian ini pernah berlaku dulu zaman Datuk Upin. Dan berlaku semula pada hari ini, berlaku semula. Jadi kita pun akan pasti akan berlaku semula lagi. Pasti akan berlaku lagi. Tak boleh elak lagi. Jadi apa yang kita sadangkan sekarang ni, SMB akan menggunakan belanja lebih kurang 8.5 juta. 8.5 juta kita akan keluarkan belanja. Dan kita akan tanam pipe daripada tadi yang kesam tadi tu, yang dekat sepadan tu, pipe kita akan tanam terus daripada Sungai Muar tu, masuk terus ke intake.
dengan perbelanjaan 8.5 juta. Ini akan menyelesaikan masalah sementara kalau sungai itu tercemar lagi. Jadi ini yang saya dah bincang dengan Tok Mat, kita sama-sama buat surat. Malam ni Tok Mat janji saya akan buat surat dan saya akan bawa pergi jumpa CEO SPAN, CEO PAB supaya kaedah nak mempercepatkan proses tender ni. Dengan ini kita kalau boleh siap dalam tempoh 4 bulan 5 bulan, bulan 1 kalau kemarau semula kita dah ready dengan pipe. Jadi ke sungai ni tak ada air ke, sungai ni kualiti cemar ke, ditahan ke untuk petani dan sebagainya, kita hanya buka air daripada semua, masukkan ke intake dan loji berjalan seperti biasa. Kita buat perkara sama untuk loji cincin. Sebab loji cincin kalau berlaku tercemar air, kita hanya buka valve saja, air daripada rumah masuk terus ke dalam. Jadi ini memasang pipe daripada pisang hingga ke intake rencang tadi dengan kos 8.5 juta. Tok Mat janji saya bantu saya juga supaya cepatkan proses ini. Saya betul-betul mengharapkan Tok Mat ni. Okay, kemudian pilihan yang kedua juga ada. Kalau dapat dilaksanakan lagi baik, membuat pindahan anak air ni. Air tadi yang daripada kilang, daripada ladang ni masuk ni, kalau dapat kita alihkan dia, jangan keluar sebelum loji, tapi keluar selepas loji. Kalau dapat itu, maknanya apa akan berlaku kepada kilang, ladang dan sebagainya, air itu keluar selepas loji. Jadi air sebelum loji tidak akan ambil air daripada ladang dan sebagainya. Jadi ini kalau dapat ni, dan ini adalah sebenarnya jangka panjang. Dan ini perlu dilakukan, dua-dua ni kalau dapat dilaksanakan. Kerana untuk maklumat, dalam tempoh 3 tahun ini, loji air Merlimau akan dibesarkan. Kita sekarang sedang reka bentuk loji ini dibesarkan untuk menampung peningkatan keperluan air bagi daerah Jasin. Jadi loji ini akan kita doublekan saiz dia. Tapi kalau permintaan selesai, kita doublekan pun tak guna. Jadi kita pun perlu dalam masa 3 tahun ini loji baru akan dibina, dibesarkan. 12 juta galen jadi 24 juta galen. Dan kita tak nak perkara ini berulang. Biar dia terus. Jadi biarlah pembangunan di Merlimau di Jasin boleh membangun tanpa ada masalah air. Nanti kita besarkan lagi dengan kos perbelanjaan sebanyak 110 juta ringgit. Kita nak belanja ni. Saya pun fikir-fikir Allah takut juga. Tapi kita dah komit nak besarkan, tetap besarkan. Ini tadi, ini yang pipe yang kita akan buat. Ini highway. Pipe kita akan tanam ikut sungai ni terus sampai ke intake. Kalau kita dapat disiapkan tempoh 6 bulan, insya-Allah kita boleh terlepas daripada musibah ini berulang. Ini yang daripada setengah muat tadi kita ambil dari sini. Ini masuk ke intake kita sini. Jadi kalau ini siap, insya-Allah. Yang terpanjang. Next. Oh, ini tak satu dua. Yang aliran sungai. Ini tadi, ini daripada kesang tadi, skematik. Next. Ini yang air datang tadi, air yang asid tadi. Kawasan ladang ni semua keluarkan air yang berasid mungkin. Tanah ada sebagainya, aktiviti pertanian mungkin. Jadi apa yang bagus sekali dia keluar ke sini dan dia keluar ke sini. Masuklah sungai ni. Dan dari sini kita sedut. Yang terbaik ialah dia masuk sini dan kita tangkap dari sini dan kita buat terusan yang baru untuk dia keluar lepas daripada kita punya intake. Jadi akan datang seluruh aktiviti kawasan ini dia akan terlepas dari intake. Jadi kita dapat air sungai yang fresh. Tidak ada pencemaran atas lagi. Jaraknya cuma 2 km sajalah. Dengan itu menjelaskan plan bagian saya. Apa masalah yang berlaku? Dengan itu terima kasih perangan dari saya. Dan sistem agian ni yang sudah dibentuk. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih yang bagi Datuk Khalid yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, inisiatif yang saya ambil ini hasil daripada ilham Datuk Puteri Zazri daripada Biro Pengaduan UMNO bahagian Jasin. Maka UMNO Jasin, Parlimen Jasin, kami inisiatif untuk berikan kemenangan kepada tuan-tuan. Saya berharap semoga perjumpaan kita pada petang ini atas satu niat suci sebagai fardu kifayah kita tuan-tuan kepada masyarakat membekalkan keperluan
saya berharap jangan disalahartikan, jangan sekali-kali dipolitikkan. Tujuan kita suci, semata-mata nak berikan penerangan kepada semua masyarakat. Jangan putus pelik. Ini perkara putus pelik tak bagus. Pasal matlamat kita tuan-tuan, kalau boleh akhirnya nanti kita nak berikan kemudahan dan kesejahteraan pada seluruh masyarakat. Saya berharap perkara ini jangan dipolitikkan. Boleh tuan-tuan? Boleh. Okay, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Okey, saya sekarang lepas ni ya. Saya lepas ni, saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan. Boleh buat apa pertanyaan? Pertanyaan kepada semua ada kat sini. Pegawai teknikal semua ada. Daripada DO ada, Majlis Kebenaran ada, SEO SMB ada, daripada selia air kawal selia air pun ada. Tuan-tuan JKR pun ada. Tuan-tuan boleh buat pertanyaan apa-apa benda yang tuan-tuan fikir kita nak lebih mendalam tentang masalah yang kita hadapi. Matlamat kita tuan-tuan, kita mestilah berusaha bagi memastikan kalau perkara ini berlaku, kita tahu. Kita dah tahu. Kita boleh ambil cara apa ni, kita dah ada kita punya option-option yang lain. Boleh tuan-tuan? Tapi saya nak sebut tadi, saya minta kalau boleh pertanyaan ni nanti jangan beremosi. Okey. Betul dah. Ya. Boleh tuan-tuan ada saya ada tu. Apa saya? Nama kita terus. Saya aman. Saya nak tanya saya kerana saya akan macam khusus hari ini. Terima kasih. Saya berminat nak tanya dengan Puan Alina. Puan Alina berapakah ujian-ujian yang dijalankan, keterapan ujian yang dijalankan oleh SAP apabila air yang dah siap diproses pada orang ramai? Terima kasih kepada tuan yang bertanya. Untuk maklumat pihak tuan, untuk badan pengawasan air, kita memantau kualiti air yang belum dirawat, maknanya air yang belum masuk hidrologi. Kerana kami kalau kebiasaan kita ambil, kalau tak ada apa-apa kes kita akan ambil seminggu sekali. Tapi untuk kes yang sekarang ni kita ambil 1 hari 2 kali, pagi sebelum pukul 9 dan petang sebelum pukul 5. Tetapi yang itu untuk air yang mentah, maknanya belum masuk ke loji, yang tidak digunakan oleh pengguna. Tapi apabila masuk ke dalam loji syarikat air Melaka sendiri ada buat sampling, ujian untuk mengetahui kualiti air. Kalau tak tahu yang syarikat air punya keterapan, kita kena tunjuk syarikat air. Syarikat air punya lah. Syarikat air punya. Baik, diamal dulu. Nanti mana Ada kaitan. Dah bagi dia duduk. Tanya biar dia tanya dulu. Nanti dia punya feel hilang nanti. Jadi untuk air yang dihasilkan pula, jadi yang air mentah, bos dia akan cek dulu. Dan kita akan proses. Nah, bila kita proses, kita mula agihkan. Jadi kita agihkan sebenarnya sampel ni diambil oleh Jabatan Kesihatan. Jabatan Kesihatan akan ambil sampel ni di tempat-tempat yang ditentukan. Dia tentukan, bukan kita tentukan. Dia tentukan di loji dan sebagainya, dia tentukan. Jadi kesihatan okey, standard ikut ke tak ikut standard. Jadi kalau tak ikut standard dia akan atas soal kita. Kalau tak ikut standard,
Sila pastikan tingkatkan dan sebagainya. Jadi silakan. Jadi di Logi kita jalankan ujian kita secara online dan juga setiap 2 jam sekali ambil sampel. Itu kita punya prosedur. Ya. Okey. Mana lagi ya? Kalau dah tahu kan yang air sekarang ni tidak mungkin standard kan. Kenapa lepaskan air tu? Kenapa dibagi kepada orang ramai? Tidak dibagi penerangan pada orang ramai. Jawab. Air ni boleh digunakan untuk membasuh, tidak boleh digunakan. Kenapa mereka ni tak jalankan? Jawab. Ya, sebab tu malam tu bila kita test kita tengok ada yang kita boleh terima dan langsung kita tutup Logi. Langsung kita tutup Logi malam tu. Tengah malam kita tutup Logi sebelum mendapat kebenaran daripada SPAN. Sebelum mendapat kebenaran SPAN kita tutupkan. Jadi besoknya kita malam SPAN saya dah tutup Logi ni kerana air kita proses. Soalan lain. Bagi orang lain. Okey. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idudin daripada Semaju Sarawak. Berkenaan dengan kita nak tanyalah kepada kita punya senior yang memberi taklimat cukup detail lah berkenaan dengan perkembangan kronologi macam mana berlaku itu. Cumanya kita nampak tadi tindakan itu lambat untuk beritahu kepada pengguna seluruhnya bahawa kualiti air yang dibekalkan itu boleh menjejaskan kesihatan. Kita tengok anak-anak kecil, orang tua ini mengandung masalah kesihatan disebabkan tindakan yang lambat. Sepatutnya benda ini menyebabkan bencana krisis, dia mesti dilaksanakan segera supaya tidak menyebabkan keduanya. Saya nak minta keluarkan balik gambar pembakalan air yang dibagi kepada yang ada sekarang ni. Jadi gambar yang tong-tong hitam itu saya nak tunjukkan gambar itu. Sebelum saya datang di sini, saya pergi di kampung saya, kampung Sebatu Darul Aidin, ada 2 tong air yang digunakan pada pandangan saya. Kita ni awal Islam tahu air mutlak kena ada 2 pola, dia punya di bawah nama air mutlak. Jadi kalau tong tu tidak spesifikasi dia tidak air mutlak, petang ni budak-budak dah berenang dalam tu. Malam ni saya yakin yang najis semua lagak pula tumpang minum, pasal air dah tak ada, pasal tak bertutup, langsung tidak menggambarkan profesional bandar teknologi hijau. Jadi cakap tu macam tak sempat fikir. Sepatutnya air itu, contohnya air itu air mutlak, kita nak guna ambil wudu, nak minum, mesti ditutup. Sepatutnya buat tangki septik pun bertutup. Kita beli tangki septik dekat kedai itu, ditutup dia punya atas supaya air itu tidak. Sedangkan air yang dibekalkan di Jalan Laidin sekarang ni saya tengok sebelum saya sampai ke sini tak ditutup. Dan saya tengok tidak ada usaha yang betul-betul untuk membantu pengguna. Dan kemudian kesan daripada penjara tu bagi saya cakap. Nak dapat air mineral pun susah tu. Nyai kita terpaksa beli di mall. Saya di Semarang Bayi sana nak dapat air mineral yang bersih untuk anak yang umur bawah yang masih kecil, terpaksa beli di mall. Sedangkan benda ni bila berlaku krisis kita boleh hantar dekat Somalia, dekat mana boleh hantar. Tapi krisis benda macam ni sepatutnya SMB ambil tanggungjawab. Betul. Sebab dia melibatkan kesan kepada seluruh. Okey, betul ya. Ayat ini pelaparan. Tapi kita nak minta kalau boleh orang punya pam orang sama kena jawab ni. Ya. Pasal air estetik ni mustahak dia estetik ni tahu sekarang hidup. Dia panggil orang lain tak peluang air estetik ni tuan-tuan, tempat tangki yang estetik ni kita tahu ada banyak kawasan. Tapi saya dimaklumkan kadang-kadang memang ada penutup dia, tapi rupanya tak sempat nak tutup. Air dah sempat rasa selamat. Ada yang tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mohd Najib Viral Kursi. Tuan-tuan, pada persoalan tadi tentang tangki estetik, sebenarnya kita pada hari ini, termasuk pada petang tadi, kita ada 166 biji tangki yang telah kita letakkan di tempat-tempat yang strategik untuk penduduk-penduduk mengambil bekalan air di situ. Tentang tutup ni, betul saya dapat laporan tadi, daripada malam tadi saya dah dapat laporan katakan ada tangki estetik yang tidak tutup dan mungkin juga ada anjing-anjing yang berkeliaran jilat air dalam tangki dan sebagainya. Kita dah arahkan supaya semua tangki ditutup. Terdapat juga di taman-taman tuan-tuan yang mana tak sempat tutup lagi. Orang dah datang ambil air.
Saya dengan Yang Berhormat Dato' Roslan malam tadi waktu berlimau di Taman Muhibah kita pergi bagi air sampai pukul 3 pagi. Masalahnya orang-orang yang datang ambil air mungkin tidak ada persiapan. Mereka menggunakan botol-botol yang moncong dia kecil, jadi nak masuk air banyak melimpah keluar. Dia celung dalam bali pun ada. Jadi kita minta apabila kita hantar air, pakailah bali, jangan pakai botol. Jadi banyak yang melimpah. Juga di sini saya beri kesempatan tuan-tuan, apabila pencemaran berlaku, kita telah mencuci, loji, kolam-kolam kita semua dah bersih dah, dalam keadaan bersih. Tetapi saya dapati ada juga yang buat komplain tentang air apabila dia mandi masih melekit. Bila kita cek, bila kita buat siasatan, punya tangki dalam rumah dia belum cuci. Jadi kita minta kerjasama dengan yang dalam rumah ni pun kena cuci dan secepat mungkin. Apabila air baru datang, tuan-tuan dapat air yang bersih, insyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat. Apa nama yang? Selimbang ni. Apa nama yang tu? Selimbang katanya. Yang murah ke tu orang fikir? Okey. Oh, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Dato' Bira, saya Syahid Amir Syaran. Berkenaan dengan kisah saya yang berlaku, pertama kali saya merasa duka cita lah. Sebab kalau kita tengok kronologi link tadi, dia berlaku pada hari Khamis Jumaat. Jadi hari Jumaat dah tahu dah ambil sampling baru air tu bersih. Jadi air tu memang diagihkan. Jadi bila diagihkan pada pengguna guna, dan ada macam saudara saya cakap tadi, masalah kesihatan. Jadi memang berlaku pada saya sendiri, pada keluarga saya sendiri, alahan semua kan. Jadi itu lepas tu tak bagi tahu, tak ada pengumuman secara rasmi daripada SAB bahawa benda ni berlaku dan air ni bahaya, tidak boleh digunakan. Jadi saya tengok media-media pun tak ada melaporkan. Dan kalau boleh SAB boleh guna media baru seperti Facebook atau apa-apa untuk maklumkan kepada rakyat kawasan Timur bahawa benda ni sedang berlaku dan mungkin kita rakyat boleh ambil tindakan sewajarnya. Kemudian saya nak tahu, macam saya cakap, kalau air tu adakah bulan ni boleh dibagi rebate ataupun sebagainya, dan pada yang ada masalah kesihatan ni siapa nak bertanggungjawab? Dan boleh tak minta tuntut ganti rugi saja. Terima kasih. Terima kasih Zaidan. Saya tengok perjumpaan kita ni, dalam kita berbincang, kita dapat maklumat yang baik. Yang pertama sekali, kita nak minta kalau apa juga masalah yang berlaku, istilah dimaklumkan kepada pengguna segera. Betul tak? Sebab saya kata dalam perjumpaan kita, jangan mempolitikkan. Kalau nak dengar saya cakap, jangan ambil apa-apa kesempatan yang lain. Saya nak minta, boleh tak? Boleh. Teruskan tu, teruskan. Ada politik ni. Kita dapat maklumat ni. Maknanya maklumkan segera pada pengguna. Yang pertama, pengguna kalau boleh hentikan penggunaan air. Supaya kita guna dalam benda lain je, air lain. Lepas itu yang kedua je, kita dah tangki-tangki septic kita ni tutup. Supaya apa? Tak ada orang, tak ada lima-lima yang lain dah. Anjing hilang apa kan? Itu kedua. Yang ketiga, saudara Zaidan dah cakap dia, saya tak nak ulang tu. 9 bulan Okey, saya pun keluar benda tu. Tadi. Mana cikgu bukan dia. Lepas tu Haji ni Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya berterima kasih kepada pimpinan yang berjaya menganjurkan penerangan bisnes saya untuk Air Raja Seri. Untuk pengetahuan semua, saya buat laporan dan berkenaan kalau direkodkan berpunca daripada Taman Mimbar laporan yang saya buat, gambar yang saya hantar kepada YB, kemudian YB saya dihantar respon dan dihantar kepada SMB, boleh dilihat alamat rumah. Tapi kalau untuk pengetahuan semua, kalau kita lihat pada bisnes saya ini sebenarnya dia dah bermula lebih awal, bukan daripada tahun itu. Utamanya apa yang saya dapat lihat, IT ni yang susu dari Keladap saya pesan pada 14 hari bulan 6.
sebenarnya. Jadi bila keadaan semua orang mula melaporkan benda ni dalam WhatsApp, baru saya forwardkan kepada YB. Sebenarnya daripada peringkat awal. Jadi kalau kita lihat daripada tu, bukan maksudnya kita ni sebenarnya nak mengejar pada SMB di atas soal kerja, tapi bagaimana cara SMB nak mengatasi masalah ni. Masalah ni, kalau kita lihat SMB pun tadi daripada kalimat yang mengatakan bahawa air kita tunggu untuk nak lepas air sungai, tapi sampai bila? Tapi sampai bila air sungai ni nak dilepaskan? Kita nak tunggu. Kenapa kita tak gunakan alternatif ataupun cara lain untuk mempercepatkan? Mungkin kita gunakan pump untuk lagi laju. Sebab kuasa yang tinggal beberapa hari ni macam mana? Jadi kita nakkan jaminan di situ. Kemudian juga saya nampaklah daripada segi krisis air ni, sebenarnya krisis air ni menguji kita sebenarnya. Sebenarnya kita antara kita sebenarnya perlu bertanggungjawab dan bekerjasama untuk nak ada. Bukan kita politik ataupun kita menyebarkan benda-benda yang saya rasa tak nampak kesayangan dan tak betul. Jadi bila ada benda macam ni, sekurang-kurangnya kita tahu, tapi kita nakkan tindakan dan dilaporkan kepada masyarakat. Itu je. Itu yang paling penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Datuk dan semua, saya Imran, penduduk di Taman Mibah Fasa 9. Baik, yang bagi Datuk, berkenaan dengan penggunaan media baru tentang penyebaran maklumat dan sebagainya. Apa yang berlaku di sini saya lihat adalah masalah krisis ini tidak ada satu fokus point di mana kita nak tuju. Recently baru kita ada bilik gerakan, tetapi pada hari Khamis atau Jumaat, Sabtu, keadaan kelam kabut. Dan keadaan yang kelam kabut itu, saya merujuk kepada Facebook SAM, Syarikat Air Melaka. Pun tidak ada apa-apa maklumat yang diberikan di situ. Last update Facebook Syarikat Air Melaka adalah pada 26 hari bulan Mei. Maknanya bulan lepas, 26 hari bulan 11 April. So sepatutnya dalam keadaan begitu, di media Facebook SAM ni patut dah ada apa langkah-langkah yang perlu dibuat dan sebagainya. Begitu juga di website SAM. Saya cuba tengok apa notis terkini di website SAM. Pun tidak ada yang update dan tidak apa yang kita dapat di situ berkenaan dengan krisis ini. Jadi pandangan saya itu adalah satu medium yang patutnya kita improve. Dan sepatutnya dalam keadaan ini kita mencadangkan pihak SAM supaya menggunakan satu artikel yang jelas, yang mudah dipahami oleh orang ramai, bagaimana kita menghadapi krisis seumpama ini. Panduan menghadapi krisis air. Kategori air begini, apa yang boleh kita gunakan? Kategori air ini, apa yang kita boleh gunakan? Jadi setidak-tidaknya dia menjadi panduan kepada orang ramai. Baik, yang seterusnya tu, dalam kes ini kita perlukan hujan. Dan tentulah, orang kata apa, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Tapi di belakang itu kita ada kelebihan. Kita ada ahli parlimen yang berpangkat timbalan menteri di Muslim, Datuk Abu Bakar Mahdiah, yang boleh kita gunakan apa tu bantuan dia untuk dia mengarahkan program pembenahan awal di sekitar kawasan tadahan air yang kita perlukan. Jadi dan dia pun orang Melaka, sudah tentulah dia ada sensitivity untuk menentukan. Jadi itu pandangan saya. Dan yang seterusnya, saya ada menceritakan tentang suasana ini kepada Timbalan Nasional Akademik UTM yang Profesor Azrahi Kasim yang dulu merupakan pakar dalam bidang wastewater management, dan dia telah memaklumkan kepada pengarah Institut Pengurusan Air dan Sumber Air untuk menghubungi saya, dan Dr. Rahim, Profesor Dr. Rahim telah menghubungi saya dan saya telah menceritakan tentang suasana yang berlaku di sini, dan beliau menyatakan minat untuk turut bersama-sama untuk melihat situasi ini dan membantu Jasin dan juga Melaka. Kalau sekiranya kita boleh menegakkan mereka, insya-Allah sama-sama kita cuba. Alhamdulillah. Tahniah kepada saudara Imran. Saudara Imran, saya nakkan input dan maklumat seperti ini yang boleh membantu kita. Kita jawab dulu, kita kumpulkan dulu, kita bagi satu lagi. Dan saya memang alu-alukan apa juga bantuan-bantuan yang boleh membantu kita, bukan elemen-elemen yang merosak lagi tentang kita, yang boleh membantu ke arah mempertingkatkan lagi seperti
khidmatan air kita kepada masyarakat. Report Saudara Rahman. Ini kan boleh jawabkan tu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Nama saya Rahman Nazar. Saya ada dua perkara. Pertama, yang dipetangkan tadi bagus. Tapi perkara ini akan berlaku lagi, kata CEO. Kami datang nak tahu macam mana nak selesaikan masalah air itu. Kita nak dengar sebab saya bukan engineer. 14 hari bulan 6, air dah masam dah pahit dah kelam dah. Hari ni dah 26 hari bulan. Masih lagi soal-soal teknikal. Kami tak tahu. Kami nak air je. Saya sendiri bagi tahu kepada Dewan yang ketua ni, beli air mineral tahu. Lebih daripada 200 ringgit dah. Saya nak minta orang sebut. Jadi SLLP ni, Syarikat Kopra, Syarikat Kerajaan Negeri, negeri maju. Tepat, berkat, cekap macam-macam. Saya minta tolong Dato', kita hadir di sini bukan di politik, tidak. Kita nak masalah ni diselesaikan. Kita tak ada ini taklimat ini, orang teknikal punya kerja. Orang kampung saya tanya, Cik Rahman, saya tadi datang maghrib, kita ambil air semayang ni dah masam. Itu saja. Jadi saya datang di sini tu, saya minta tolong. Banyak soalan, tapi saya fikir matlamat ke satu. Selesaikan masalah ini dan bayar ganti rugi. Sekian, terima kasih. Ya. Kita jawab dulu. Pasal tuan-tuan, duduk dulu. Kita dah 3 orang ni, kita jawab dulu. Sebelum saya panggil pegawai jawab, yang pertama tuan-tuan, yang talian ini bencana tuan-tuan. Bencana kadang-kadang kita yang tidak terjangka. Tapi dalam keadaan ini kita nampak bahawa masalah ada di hadapan kita. Itu sebab kita berjumpa ni, kita nak cari jalan. Perjumpaan kita dapat kita bercakap dengan pegawai-pegawai yang bertanggungjawab supaya dapat mengatasi benda ini. Saya sebelum buka lagi peluang, saya minta Datuk Khalid jawab kan? Terima kasih kepada saudara tadi. Saya cuma nak mengimbau kembali. Kalau kita lihat pada awal tahun itu, jiran-jiran kita, negeri-negeri jiran kita, di Johor bulan 1, bulan 2, bulan 3 catu air, di Mersing, di Bekut dan sebagainya. Di Selangor, satu negeri Selangor catu air, 4 juta penduduk catu. Di Taiping yang banyak hujan pun catu air. Di Negeri Sembilan, Lemas, Bahau, Tampin, Cuk catu air. Tetapi di Melaka, bulan 1, bulan 2, bulan 3 kita usahakan sehingga tak catu air. Allah uji kita tak catu air. Kita usahakan gila-gila sampai jiran-jiran semua catu dan Melaka tak catu. Kita bersyukur. Tetapi kita tak sangka, tak juga bahawa selepas mereka diuji, kita pula diuji pula dengan air sungai yang tak berhenti. Jadi bagus saja berlaku. Dan kita pun tak catu juga. Kita teruskan, usahakan. Cuma mungkin pandangan masyarakat tak boleh terima. Dan kita lupa bahawa jiran-jiran kita catu. Dan di Mersing sampai hari ini catu. Dan 3 bulan orang dah hujan ini pun masih catu lagi. Di Selangor sampai hari ini 18 bulan tepat masih lagi ada air, tak ada air. Cuma tidak diwar-warkan saja. Dan apa nama, hanya kita saja baru diuji dalam seminggu ni, kita tak boleh terima hakikat begitu. Saya cuma mendoakan, saya pun tak ada nak apa-apa bersemangat macam ni. Saya beli air mentah dan saya proses. Tak boleh proses, saya tutup uji demi untuk orang ramai. Saya pun tak boleh teruskan proses air ni. Dan yang mana mengadakan di rumah tak dapat air tadi, rumah Pak Haji tadi, saya minta pegawai saya ambil alamatnya dan apa nama terus kita cek air mana. Dan kita juga akan minta lah bantuan daripada Timbalan Menteri Profesor Datuk Bakar untuk buat pembinaan awal sebab mungkin di kawasan Jasin supaya boleh cepatkan kalau ada awan insyaAllah. Pagi tadi mendung orang semua tahu saya mendung ni tapi hujan tak selebat hujan ni. Jadi yang soalan itu ini round berapa ni? Untuk sidang pun. Lepas itu kan belakang sidang berteriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Saya nak tahu tadi punca yang tuan cakap tadi. Punca dari mana air tu? Kalau tadi tuan cakap daripada Cincin sampai ke Kuala Lancang ni, air tu okey. Tadi cakap okey. Yang masalah sekarang ni daripada kilang sawit masuk ke Sepang 3 tu, bawah ke bawah kan yang ada masalah. Sekarang ni kita dulu JKK dah memantap kilang sawit ni dibina di situ. Tapi disebabkan ada lain-lain perkara, maka dah dijadikan kilang dekat situ. Sekarang ni masalah dia, rakyat semua dalam limau ni ada masalah. Sekarang ni kita minta kilang ni ditutup ataupun Datuk ada macam cara bincang dengan dia supaya kita tengok air ni, kalau ni kilang ni tak tutup, sampai bila pun air ni akan jadi macam ni. Saya orang jam, saya tahu lah. Sungai yang mengalirkan air daripada kilang, dulu ikan semua banyak. Sekarang seekor ikan pun tak ada. Bila musim panas, air kilang tu akan keluar, menyebabkan keracunan kepada air tersebut. Jadi saya menganggapkan air daripada kilang ni yang menyebabkan keracunan pada air apa di tadahan air ni. Itu saya Datuk. Saya ucapkan terima kasih banyak. Okey, dah siap kan? Okey, baju merah. Assalamualaikum. Lagi memang kilang ni hal. Yang masuk seru ke? Ingat tu kat luar. Banyak soalan sekarang ni. Tadi pada Pak Cik tadi ada sentuh pasal kos yang terlibat ataupun apa kesan yang terlibat, apa tindakan syarikat air. Itu memang soalan yang akan saya tanya sekarang ni. Bukan nak menyalahkan, bukan nak cari punca, bukan nak menuduh ataupun minta dan siapa-siapa, tapi sekarang ni kita tak tahu. Tadi Datuk lebih tahu 19 Jun baru tahu benda ni. Tapi rakan kita beritahu daripada 14 Jun. Dan saya boleh setuju benda sebenarnya sebelum 14 Jun lagi. Dan air dah payah. Satu. Okey, tadi ada beritahu juga pemantauan dibuat seminggu sekali. Baik sebelum air itu diambil dari sungai, semasa sebelum keluar diambil. Tapi apa yang berlaku? Kenapa bisa dilepaskan juga? Kenapa pergi pada kami? Anak bini kami minum. Kenapa? Bukan nak tanya kenapa, cari jawapan, bukan. Tapi jawab sendiri, kenapa? Ni anak bini yang nak minum, anak-anak saya yang nak minum, anak kami yang nak minum, anak kecil. Kemudian, saya ingat satu filem Harry Brockovich, Julia Roberts. Selepas 7 tahun, kesan daripada air itu baru berlaku. Kanser, macam-macam. Syarikat air nak tanggungjawab. Sam Davi nak tanggungjawab. Siapa nak tanggung kos? Siapa nak tanggung kos? Bukan sikit. 200-300 pun duit juga. Kami ni bukan senang. Datuk kat depan, CEO mungkin tak duduk di Limau. Kami yang duduk di Limau. Kami yang ada benda ni Datuk. Saya tengok anak saya komo pagi-pagi nak gosok gigi tu. Kesian saya tengok dia Datuk. Sedih saya tengok. Tapi bila Datuk tunjuk ke depan 19 bulan baru dapat tahu apa tindakan yang menyelia, kononnya menyelia, buat inspection setiap minggu. Apa guna? Sini question balik yourself. Where's your integrity? Mana integrity? Sam Nabi dah bertahun betul untuk sejak. Asal boleh turuh? Kenapa boleh buka? Mana pemantauan pada Sam Nabi? Kalau betul lah Sam Nabi punca lah. Air panas mana ada? Kelab sawit ada air. Siapa pantau? Kalau betul sebab cuaca kering. Datuk, tahun 91-92 Melaka kemarau teruk. Saya zaman sekolah dulu, tapi walaupun kemarau, sungguh-sungguh kemarau, tak pernah krisis teruk macam itu. Kemarau tu sungguh kemarau, air tak seteruk itu. Ini bukan krisis kemarau, ini kecuaian pada saya. Kecuaian manusia.
kecuaian manusia. Kemarau alam, bencana alam. Tapi ini kecuaian manusia. Datuk cek balik staf Datuk, Puan cek balik staf Puan, cek integriti dia orang. Terima kasih Datuk Kemat. Terima kasih Pemuli Jazli atas inisiatif you semua. Benda ni berlaku sebab kami nak jawapan. Kami nak tahu siapa nak tanggung kos ni. Bukan zaman sekarang ni kos kena ingat bukan sekarang tapi 5-6 tahun kesan impact ni kesihatan kami. Itu je saya. Terima kasih. Puan. Jadi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rud daripada penduduk Taman Muhibah Utama. Saya sebenarnya apa yang berlaku ni pada saya kadang-kadang kata Tuhan lah. Memang nak katakan ayat tu memang saya pun boleh accept lah kecuaian. Tapi saya tengok langkah untuk nak menyelesaikan masalah ni masih lagi saya tengok masih dalam kerangka boti lah. Buat kata tadi laporan tu tangki septik tu sekadar 166 biji. Kalau tuan-tuan fikir cuma 166 biji penduduk di kawasan Taman Muhibah Utama daripada Pasar 1 hingga Pasar 13 campur Taman Muhibah Utama, Taman Limau Utara, itu saja berapa orang penduduk, dah berapa buah rumah. Petang tadi saya tengok 2 pagi ni Lala tak dapat juga air dalam dia kadar orang ambil ni setengah jam saja. Dan saya mohonlah pihak SMB kalau dapat tambahkan inilah sebenarnya yang tu tak boleh nak menampung lah sebenarnya untuk keperluan. Sekian, terima kasih. Saya pula pada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Gamola, pengurusi penata penduduk Taman Muhibah Pasar 6 hingga 12 dan Muhibah Utama serta Pasar 13. Okey, terima kasih. Petang tadi SMB ada hantar tangki yang saya tak tahu berapa luasan dia. Sebanyak lebih kurang dalam Pasar 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lebih kurang ada 9 atau 10. Tetapi Pasar 12, Pasar 13 tidak dibekalkan. Dan satu lagi apa yang menduga cerita air yang dibekalkan tu tidak boleh buat minum. Kotor. Ada saya dapat dalam gambar ni. Di Pasar 11, Pasar 9, Pasar 8, Pasar 7, air dia berwarna Pasar malam. Berwarna apa ni? Saya nak cakap benda ni sebab saya mandi pun dah asid. Minum pun dah asid, dah jadi macam ni. Pun nak cakap pun dah kata. Okey, itu. Dan seterusnya saya sebagai seorang pengurusi langsung tidak diberitahu apa-apa masalah atau taklimat kepada saya pengurusi taman. Tak tahu apa benda ni yang berlaku visi saya ni. Sedangkan air tak ada pada hari Ahad 22 hari bulan pukul 11 pagi air tak ada. Dan air yang ada balik pada hari Isnin malam itu pun air longkang hitam. Hitam di taman saya Pasar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan Muhibah Utama. Betul tak? Penduduk-penduduk. Saya minta bangun semua wakil-wakil penduduk kita. Datuk, ini semua saya punya jawatan kuasa persatuan penduduk dan juga penduduk-penduduk. Dan satu lagi, kalau boleh nak potong air tu bagilah notis. Kita apa ni hari Ahad itu ramai orang pergi nak basuh baju sekolah budak, langsung tak ada air. Nak minum pun air macam air apa dah cakap, macam air pun bukan air kopi lagi. Baju sekolah pun habis dah tu. Baju sekolah putih, baju sekolah merah anak saya pun habis. Saya nak claim pun siapa dah tu. Okey.
Dan yang last sekali, saya nak sentuh kepada YB kawasan, Datuk YB Ron. Kalau boleh YB, panggillah semua pengurusi jawatan kuasa JKKK atau juga pengurusi persatuan penduduk di kawasan Palembang, duduk berbincang dengan SAMB seperti yang dibuat oleh Datuk Hassan Abdul Rahman. Itu yang saya nak. Kita tak dapat maklumat tu. Hidup. Saya yang kena mati tu. Pengurusi taman yang kena mati. Ini saya lupa gerak pada tu. Sekian, terima kasih. Ada lah. Jangan lupa telefon saya pula lah. Okey? Terus sikit. Ya, mana? Ya, kan ya. Saya dah okeylah. Terima kasih, Edo. Kita buat round lagi tu. Okey? Saya bertanya pada soalan. Nama apa? Muhammad Syam. Saya nak tambah juga. Yang tinggi soal dulu main ni. Okey, saya nak tanya pada Datuk Khalid dengan Puan Salina. Kami ni masyarakat kampung, pengurusi masyarakat yang tak bergaji lah. Kita tolongkan Allah. Tak ikhlas, betul? Kita kena duk maki tu. Duk maki. Sebab maklumat tak dapat. Okeylah, kita terima lah 19 bulan masalah. Kenapa maklumat tak dapat? Saya telefon Lobby Ron, YB, pagi SMB ni buat PC, beritahu kampung. Ini ada masalah air, beritahu. Kenapa kita tak beritahu? Apa pasal puan dengan tu kalau kena maki orang? Ini tomat tu, ada tu slow. Marah, tomat marah. Tapi dengan online. Tapi orang kampung yang marah kita ni, yang kita masyarakat yang tak ada gaji ni, kena rasap betul. Dan bila you buat contingency plan, buat plan macam mana akhirkan air, you bagi driver ke Selangor, hantarkan betul-betul. Mana dia tahu jalan limau ni? Kampung limau mana dia tahu? Saya dengan tu silap mana tinggi saya tadi, api round satu limau, ani letak selitung. Orang driver Selangor, pagilah budak limau semua ikut, ani kampung dalam api. Ini Kelapa Batang Bukit. Bagi dia tahu tak orang Selangor dia tutup itu. Mana orang Selangor tu jalan kat sini? Plan lah betul-betul. Kita, this is not bencana, you know. I setuju macam tadi. Ini kecuaian. This is kecuaian. Bila saya tanya Puan Salina, saya cek air dah keluar. Tanya Cik Khalid, saya proses air. Bila air keluar, Kementerian Kesihatan cek. Siapa salah? Kita salah. Kita salah. Siapa salah? Puan Salina tolak Cik Khalid ke Kementerian Kesihatan, tolak SPAT. SPAT tak salah. Benda ni berlaku aspek. Ini tadi kau saya tanya, you buat tak pengetahuan? Buat tak? Before krisis ni berlaku. Jawab. This is kecuaian tu, bukan bencana. I tak boleh tipu bencana. I tak boleh tipu bencana. This is kecuaian. Okay? Dan saya harap besok pengajian ni please buat betul. Saya setuju dengan ini. Saya cakap yang berhormat, itu saya cakap. Yang berhormat panggil semua. Because Jepron is very tempat yang betul-betul implement semua jangka masa ada. Bagi kalimat, okay, this is our problem. Kita boleh terima. Tak ada masalah. Tapi because you lambat action, lepas tu you agak air tak betul, ini masalah. Siapa? You are going to take the cost. Please go. So besok ayat siapa pendapat hari ini, pengagihan ni buat baik. Yang tok tak sepuluh tadi ni satu masalah. Lepas tu tok lori driver. Biar budak limau ikut, yang seorang baik ikut seorang baik, yang sekar. Budak asahan ni mantap, budak saya bertergabung tu. Bertergabung, betul kan? Saya bilang satu limau tadi, betul-betul. Siang tu, geram tapi tak apa dalam mana-mana. Terima kasih. Jam. Ada seorang lagi nak tanya. Boleh pegang. Oh, ni kesihatan orang. Kesihatan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Saya wakil daripada Gubernur Taman Siputam. Di sini saya nampak ada satu inisiatif daripada pihak Rusia yang menandurkan program penerangan berkaitan dengan krisis air. Di sini saya terangkan di mana saya sebagai wakil penduduk Taman Siputam agak kecewa dengan tindakan SAMB di mana tidak memberi penerangan yang sepatutnya. Jadi kita lihat krisis air ini telah menular beberapa minggu dan di mana kita pun telah meminumnya dan telah pun mengalir di dalam tubuh kita dan kita tahu selepas ini kita akan dapat impaknya. Jadi kita doakan supaya benda ini tidak akan berlaku pada diri kita. Di sini ingin saya jelaskan bahawa penduduk-penduduk Taman Siputam amat kecewa di mana kawasan saya tidak dibekalkan langsung dengan septic tank.
septic tank di mana tidak terus dibekalkan air. Jadi hari ini pada pukul 3 petang tadi kita tidak menerima air. Septic tank ke static tank? Boleh tank. Tank ke tau? Tangki ya, tangki. Di sini juga saya ingin jelaskan bagaimana kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh tindakan SMB seolah-olah melepas patut tangga, hanya meletakkan tong dan tinggal. Jadi kita nak di mana pihak PAM mengikut cara kesihatan, di mana sebelum mereka melakukan fogging membuat pengumuman. Yes, sorry. Jadi kita nak satu tindakan yang beretik di mana penduduk-penduduk di dalam rumah tahu ada agihan air yang disediakan. Jadi kita tidak mahu mereka hanya tinggalkan tangki air dan penduduk-penduduk tidak tahu. Jadi di sini saya menyerulah supaya Taman Seri Petam diberikan keutamaan dan buat masa ini memang tidak ada bekalan air langsung. Jadi kemungkinan besok budak-budak datang sekolah tak ada air nak mandi. Sekian, terima kasih. Ya tuan-tuan ya. Saya dah banyak 4 round dah begini. Nak bedak jawapan tak daripada pegawai Jawab dulu tu. Jawab dulu. Terima kasih atas semua pandangan. Jadi maklumat awal kerana mungkin ada kelewatan dari segi memberi maklumat lah. Kerana kita pun mencari punca juga macam itu. Kita pun tak boleh terus jam ke conclusion. Kita perlu siasat. Kita perlu siasat, confirm bahawa logik betul. Terus kita beri statement. Cuba beri ruang sebab ini pertama kali berlaku. Dan kita rancang untuk persatuan. Dan kita jangkakan kalau masa lagi terima air botol tu boleh beritahu terus kepada pegawai saya, kita minta pegawai duduk situ. Kalau masa terima air botol, jadi kita akan hantar chemist kita yang pegawai kita pergi ke area itu untuk buat flushing. Mungkin ada saki baki pipe. Perlu diingat, pipe kita ada 4,800 km. Jadi kadang-kadang saki baki 1-2 km, 1 km yang perlu dibuat. Dia 4,800 km dan mungkin dalam jas ini mungkin ada dalam 1,000 lebih kilometer. Dan ada saki-baki yang ada itu kita perlu buang. Dan kalau pasal itu masih terima lagi, kita akan immediately flushingkan air itu. Kita akan buang air itu, buang air itu. Kalau maklumat kita tak tahu. Kalau lorong ni, mungkin lorong ni air mati. Jadi perlu dibuang juga. Jadi kita akan buang. Kalau kita ada maklumat, kita tak tahu kadang-kadang rumah tuan mungkin penghujung sistem dia mengakibatkan air itu kotor. Perlu tahu kita, dan kita akan buang yang air di situ. Dan kadang-kadang kita akan terus beritahu. Kerana kita akan maklumkan kalau ada catuan nak dilakukan dan kita akan melakukan terus. Jadi insyaAllah ini temukan kita akan ambil. Pegawai kita yang bertanggungjawab hal tanker ni semua ada di sini sebenarnya dan mereka uruskan. Kalau static tank tadi kita akan uruskan. Kalau pasal tak cukup kita akan tambah. Kita seboleh-bolehnya cuba untuk bagi air melalui pipe. Kalau masa ada kotor tu kena beritahu terus. Pegawai akan ambil terus. InsyaAllah. Yang kena jangka panjang tadi memang saya cakap tadi kita akan tanam pipe. InsyaAllah. Maka kita ruang tanam pipe. Kita bagi ruang tak boleh. Saya agak takut sikit. Bila kawan tengah mana baik. Agak panas-panas sangat ke belakang saya ada air untuk air. Untuk minum sejuk sikit. Lihat. Dia panggil khidmat tu. Yang berhormat Datuk Wira Menerusi tuan-tuan, saya ingin memberikan sedikit kepastian, iaitu air yang kita bekalkan melalui lori-lori tangki. Sebelum dia masuk ke dalam lori, kita telah ada di feeder point. Kita dah cek di feeder point tentang kualiti air sebelum masuk lori. Kemudian dia masuk dalam lori, juga ahli kimia kita membuat cek yang kedua. Mungkin terdapat juga yang bila dia bekal ke tuan-tuan, itu yang saya kata tadi, kalau pakai botol ataupun bekas kecil, takut dia punya tekanan tu bila kita pump air masuk dalam botol, dia berkocak dekat dalam, menjadikan air itu berwarna. Jadi yang itu saya minta maaf. Kalau itu berlaku, kalau tuan-tuan tak nak ambil air itu, bagi tahu kita akan gantikan dengan air baru.
semua tangki-tangki statik. Inilah strategi yang diberikan oleh pengarah bilik gerakan krisis air ini melalui Dato' SK. Katakan kita mengisi hanya di tangki-tangki statik. Kerana tuan-tuan, kalau kita nak menghantar lori dari rumah ke rumah, satu tanker akan makan masa 3 ke 4 jam. Jadi kita ada 8 biji tangki air untuk servis lebih kurang 5,000 orang yang terjejas, pengguna yang terjejas. Jadi kita minta tuan-tuan bersabar. Dan untuk makluman, apabila kita dapat arahan tutup loji pada hari Jumaat, kebanyakan pegawai di syarikat air Melaka, termasuk kaki tangan, kami cuba membuangkan kotoran dalam paip dan juga tangki. Kita membersihkan. Itu sebabnya kita tidak dapat berjumpa dengan tuan-tuan lebih awal. Dan benda ini memang kita juga tidak menjangka musibah ini nak berlaku selepas kita terlepas daripada krisis air. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Pengerusi, dan juga saya dapat berbagai panggilan daripada pelbagai pihak, terutama pemuda UMNO juga nak membantu kita mengagihkan air. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana pada peringkat ini Yang Berhormat Datuk, kita mampu lagi memberikan perkhidmatan ini. Kita juga mendapat servis daripada syarikat air Johor, kita punya jiran yang begitu baik hati untuk bagi air pipe dan juga memberi tangki-tangki air kepada Melaka. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak tuan-tuan yang telah mengajukan pandangan dan soalan kepada Badan Kawasli Air. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh saya kongsi bersama. Badan Kawasli Air adalah satu badan yang baru ditubuhkan dan saya mula ditempatkan di Badan Kawasli Air pada tahun 2011. Kami mula berkhidmat dan bergerak dengan bilangan kaki tangan seramai 6 orang untuk memantau seluruh negeri Melaka. Dan sehingga ke 2014 saya ada 11 orang. Jadi saya minta maaf di atas kekurangan pentadbiran Badan Kawasli Air. Saya yakin dan percaya semua staf saya telah menjalankan tugas kerana kita memang ada kekangan sebab kita terpaksa ambil sampel seminggu sekali kerana kita kekurangan kaki tangan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana pandangan tuan-tuan saya akan bawa ke peringkat lebih atas supaya selepas ni kita akan cuba tambah kita punya kaki tangan untuk berkhidmat kepada seluruh masyarakat negeri Melaka. Amin. Untuk makluman pihak tuan, kita macam saya sendiri tidak menyalahkan syarikat air Melaka kerana kita sebenarnya bila berkhidmat kita ada kekangan boundary. Maksud saya fungsi tugas saya itu limit. Maknanya saya sampai pintu loji je saya boleh cek kualiti air itu. Jadinya saya tak boleh melanggar kuasa syarikat air masuk kawasan ini untuk cek air dia. Itu yang saya cuba maksudkan tadi. Bukan saya kata saya menyalahkan syarikat air, tidak. Kan kami sama-sama berusaha. Okey, cuma saya nak maklumkan untuk makluman pihak tuan. Ketika musim kemarau, kalau tuan tadi ikut kan tahun 92, 91, bila kemarau tak jadi macam ni. Kan? Okey, sebenarnya 20 tahun yang dulu mungkin kilang tu telah ada dan juga ladang-ladang telah ada. Tetapi saya tak pasti masa tu kilang dah ada tak? Tuan pasti tak? Okey, belum ada. Sekarang ni kilang tu dibina boleh saya tahu tak tahun bila? Okey, sekarang ni bila kata musim kemarau, kalau kita tengok musim biasa, sebab 2 minggu yang dahulu bila kita ambil bacaan air, musim kemarau belum bermula dengan teruk. Jadi kualiti air memang okey. Dan kita mengambil masa yang lama untuk seluruh kawasan ladang effluent daripada kilang yang menyebabkan dia punya bahan chemical tadi itu menyerap di dasar sungai. Bila menyerap di dasar sungai, air yang kita ambil di masa musim kemarau, semua yang bahan-bahan tadi buangan itu dia akan naik. Sebab sekarang ni
yang di dasar sungai tadi tu tak ada kesan. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah hantar sampel, result ni kita dah dapat pun pagi tadi, Jabatan Kimia dah mengesahkan yang efluen yang daripada kilang tu tidak menyumbang 100% kepada kita punya krisis hari ini. Dia ada banyak lagi sumber-sumber lain. Sekian. Tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kita tamatkan. Tok, bagi saya tekan tu satu je. Ada lagi. Tidak bermasalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada Ubay. Semua kita dah dengar. Satu saja yang belum dijawab. Air dah cek di luar dalam proses. Kenapa air dalam tank besar tu tangki? Tahu tak sama dia tu air besar ataupun cemang? Satu soalan ni. Jawapan seterusnya, jawapan saya bagi, kenapa air itu dihantar kepada pengguna? Sepatut masa itu tutup air, satu air. Ini bukan bencana. Ini kecuaian kaki tangan yang menguruskan. Ini yang saya ditanya di kampung, saya nak jawab kata. Kenapa air itu boleh pergi ke pipe sedangkan dah tahu tercemar? Yang ini tadi daripada sungai masuk ke tangki masuk klorin, masuk apalah macam-macam masuk. Tetapi selepas itu tahu dia tercemar, pH tak cukup. Tetapi kenapa disalurkan ke pipe? Sekarang berapa juta sam dah rugi? Habis kita lagi rugi. Kalau kata tahun akan datang anak saya kanser, saya dah mati dulu. Habis cucu-cucu saya, generasi yang akan datang macam mana? Di situ kita nampak satu kecuaian yang terlalu besar. Seolah-olah samalah di negara-negara Yahudi. Okey, terima kasih tu. Sekejap, saya nak penjelasan je. Betul, sekejap. Bagi kejap. Bagi tu, ini rakyat yang suara tu. Saya tak tahu sangat. Tadi kita cerita pasal Dato' Khalid ada cerita pasal pH rendah. Kami orang kampung tak tahu pH rendah ni apa kesan dia. Ada tak orang kesihatan ada kat sini? Boleh tak beritahu apa kesan kalau kita minum air pH rendah? Apa kesan akan datang? Kami nak tahu sekali. Sebab kalau kami dah tahu, okey. Satu, saya nak dengar kalau boleh kawan selia dengan SMB jawab terus. Ada tak rekod kan? Tolong rekod. Kecuaian, you agree tak yang ni memang kecuaian? Kawan selia, you agree tak Puan? Puan agree tak ni kawan selia ni kecuaian? Agree atau tidak? Itu je. Tak tanya begitu. Bagus. Puan, tak. Saya pun jawabkan. Boleh jawab. Tak ada, saya tahu jawab begitu. Puan beritahu Dato'. Puan saya mengadakan perjumpaan macam ini bukan cara macam itu. Betul Dato'. Kita nak cari jalan keluar, jalan terbaik. Saya setuju Dato'. Kalau kita tanya perkara macam itu tak baik. Betul, saya setuju. Tapi jangan defend. Dato', sekarang ni kawan dia defend. Bukan. Kalau yang lain boleh tanya, tapi soalan itu tak baik. Okey, kalau macam saya ubah soalan. Saya ubah soalan. Puan beritahu kalau kita dengan Puan ada 6 orang. Betul 6 orang. Bila bertubuh je ada 6 orang. Tapi Puan punya function sekarang ni untuk menyediakan air ni, untuk memastikan air ni makin baik untuk kami rakyat. Betul Puan Okey, Puan kata ada kekangan. Puan ni tertubuhkan berapa lama Puan? Tahun 2000. Betul. Saya fikir saya campur sikit lah. Soalan tu saya masuk lah ya. Kita nak cari jalan keluar dan susah. Kami nak tahu siapa nak tanggungjawab Dato'? Tak. Itu jabatan negeri. Jawab budak yang tangki dia. Soalan di loji. Air ni kalau masa di loji dalam clear water tank kita air jernih. Dan bila air itu masuk dalam sistem, dia mungkin sampai dalam sistem dia akan menghakis pipe ni daripada pipe. Jadi kapur-kapur dalam pipe itu menyebabkan air itu dua kali. Jadi perkara ini memang dua kali pasal bila dia di sini di loji dia tidak ubah kali. Itu kaki simen. Di loji kita untuk clarity semua okey. Bila masuk sistem dia akan berjalan dalam pipe tu, di dalam dinding dia simen ni dia akan makan simen ni. Itu saja. Dia punya line ada kena kapur. Jadi apa yang ada kapur tu bertindak. Jadi saya saya lebih sukakan kalau ada cadangan macam mana kita nak selesaikan masalah itu saja. Tok Zahri. Ni, harga 20 sebelah sungai. Okey. Tadi
Siapa yang nak tanya tak boleh lagi Nah, bersidang jaga. Bola bola tu. Balik ni kita tengok bola je. Tak gantuk. Assalamualaikum tu. Terima kasih kepada Datuk Wira dan juga Datuk Rais dan semua rakan-rakan Belakang. Okey, saya ingat yang dah berlaku ni dah berlaku dah tu. Yang dah sudahlah. Jadi tak usahlah emosi malam ni dah ni Kalau nak dikirakan apa juga yang Sambi dah buat selama ni, bekalkan kita air dah berpuluh tahun, airnya bersih. Tapi benda ni dah berlaku, kita tak usah fikir lagi dah lepas dah. Cuma yang kita nak minta di Sambi ni, saya rasa cadangan ni lah. Saya pernah pergi tengok Singapura proses air tu, dia test air setiap 5 minit. Dia test air dekat dalam lab dia setiap 5 minit. Sebab dia kata inilah yang masuk dalam tubuh badan rakyat Singapura. Air ni tak boleh main-main, dia cakap. Ya? Itulah yang masuk dalam tubuh badan. Sebab dalam badan kita paling banyak pun air. Ya, jadi kita minta Sambi atau badan kawal sedia air ataupun apa-apa badan lain dalam kesihatan, kita ujilah air ni. Ya, yang kita dah terminum ni kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tak ada apa-apa masalah. Ya. Yang kedua dia tu, kalaulah ada apa-apa permohonan kilang tu, Yasin ni memang akan ada kilang lagi tu, kita minta janganlah dibuat sebelum ataupun dalam kawasan catchment area tu. Sebabnya bila dah jadi nanti kita tak boleh nak elak lagi. Ya, kita minta kepada pejabat daerah ataupun pembuat dasar ni, janganlah buat kilang dalam kawasan catchment area, sebabnya nanti ni generasi anak cucu kita bahaya tu. Yang itu saja pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Cik Salih, kalau ada macam Cik Salih ni dua, satu lagi tunjuk saya tu. Kalau lagi dah, saya tak duduk. Lah. Ini pun minta kalau minta. Okey. Saya bukan nak tanya. Saya nak nampak yang tidur sini, nampak ni kita malam ni kan. Tak apa. Orang kampung ni dah 2 bulan tak tidur, air tak ada. Saya nak cadangkan pada jangan cakap 2 bulan. Saya nak cakap dengan NCB, cadangan saya, kalau Dewan ni semua sokong, besok pagi hantar kat rumah 5 kotak air mineral SMB tanggung. Setuju? Hari berikutnya begitu. Untuk yang kata tadi anak nak menyusu air takut kena asid, ada yang menawarkan begitu. Saya minta cadangan ini SMB suka tak suka tanggung rugi dulu. Rugi tahun, untung 20 tahun. Cerita mudah. Kan cerita lain tak guna. Terima kasih. Saya nak bagi cadangan tu untuk atasi masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya ucapkan terima kasih lah kepada penganjur buat majlis yang berisam ini. Bagi kita orang ini penjaga dapat majlis ni dapat janjikan kami bila ke air ni akan selesai. Sebab bulan Ramadan akan sampai. Kami untuk mencari rezeki, inilah masa bulan Ramadan. Jadi kalau masih ada krisis air ni, air tak ada, mana kami nak menjaga? Jadi itu saja. Kami mintakan kepastian ataupun janji bila akan krisis air ni akan selesai. Sekian, terima kasih tu. Tu minta bagi cadangan tu nak atasi masalah. Cadangan tu air ni cadangan, bukan soalan. Lah saya sebenarnya. Okey tu, atuk nenek kita pesan. Okey. Apa ni, beringat sebelum terkena. Kita ni sudah tergantuk baru tengadah. Jadi yang ni saya nak beritahu lah, kita ni apa ni sesat ujung jalan kembali pakai jalan tu. Oleh kerana kita pun dah benda ni dah krisis dah bencana, jadi kita harap ambil tindakan sesuatu lah. Bila timpa musibah, kita kembali pada Allah Ta'ala. InsyaAllah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, kepada Allah kita kembali. Jadi saya ingat kita kena buat sesuatu, minta pada Allah Ta'ala supaya turun hujan apa semua, mudah-mudahan dalam masa terdekat ni boleh atasi masalah ni. Jadi sebagai ini kita ingat seluruh Parlimen Jasin Datuk sebagai ahli Parlimen, sebab masalah ni masalah rakyat, tak kira apa parti, tak kira apa bangsa. Jadi kita kembali pangkal jalan, kita buat surat istiqah, minta hujan turun, kita buat surat hajat.
bacaan Yasin dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan hujan, insyaAllah selamat kita semua, selamat anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak tuan-tuan. Saya minta tahniah kepada sahabat saya yang terakhir, kurang-kurangnya Cik Salih, sahabat saya yang terakhir tadi, kurang-kurangnya telah memberikan sedikit gambaran yang cukup jelas bahawa kita sebenarnya pada malam ini tuan-tuan bukan nak mencari silap, nak menyelesaikan masalah di hadapan kita. Ini masalah besar, kita nak cari jalan keluar. Yang pertamanya saya dapat satu kepastian tadi bahawa apa juga masalah yang kita hadapi, maklumkan segera kepada kita. Betul? Maklumat ini kita minta kalau boleh. Kalau nak masuk dalam pintu, orang kala kita nanti. Habis macam mana kita cari pintu? Boleh tak masuk dalam? Cara macam mana kita tak tahu. Tapi maklumat kepada bawah, cara Facebook ke, cara melalui JKK ke, Japro ke, kena maklum supaya orang dapat tahu air tak ada, air jangan pakai. Betul kan? Yang pertama. Yang kedua sekarang, masalah ini boleh diatasi dengan beberapa langkah yang akan dibuat oleh pihak SAM, dan ia mengambil masa sedikit. Dan saya dah sebut tadi, kita menjangkakan bahawa fenomena ini akan berterusan dari masa ke semasa. Tapi sahabat saya tadi ada sebut, kita masih lagi ada usaha. Yang terakhir, kita kembali kepada Allah. Dan saya insyaAllah akan berbincang untuk mencari satu cara yang sesuai. Kerana kita hari Sabtu kita dah sembahyang tarawih tu kan, Sabtu malam dah tarawih. Kita cari masa yang sesuai. Hari Jumaat malam tu boleh Jumaat malam kita minta masjid-masjid kan, ke masjid kita arahkan hari Jumaat nanti kita buat ke kan boleh. Malam besok sama hari Jumaat kita nak minta ke masjid mengadakan sembahyang hajat atau sembahyang istighfar, supaya kita bermunajat kepada Allah. Lepas tu sahabat saya seorang ni, Imran, saya minta bantuan Imran. Selain daripada saya akan berbincang dengan Profesor dan Dr. Bakar, lalu Imran kena bantu kita. Sahabat kita dekat UTM kan? UTM kan? UTM. Bagus. Kalau boleh kajian apa yang lengkap kan? Apakah cara-cara yang terbaik? Saya tuan-tuan, pagi tadi saya telah pergi melawat kilang bersama-sama dengan kawal SBI dan juga Jabatan Geosains. Setelah mereka membuat pemeriksaan tuan-tuan, kita tidak boleh salahkan mereka semua tuan-tuan. Apa pun kita cakap, kita tak boleh salahkan mereka. Tetapi apapun, kita telah mencadangkan dia kepada kilang beberapa langkah awalan. Maknanya sekarang discharge dia kena divert. Dia tak boleh lagi kepada dia tak discharge kepada sungai tuan-tuan. Saya cek dia tidak discharge kepada sungai. Dia discharge kepada ladang-ladang melalui parit di ladang tu diparit lagi, diparit baru sampai sungai. Jadi sekarang kita nak, kalau boleh dia patahkan tempat lain, jangan pergi kepada sumber yang itu dia nak bersetuju kan? Mana sekarang discharge to be diverted, dia tak ikut cara lama. Tapi yang kita takut sekarang accumulated discharge in the system over a period. Jadi benda ini mungkin dah jadi tanah. Dia pernah faham benda ni? Ada orang kita dia faham. Saya dah tengok tadi, baru saya kata bukan masalah sekarang, mungkin masalah bertahun-tahun dulu. Tapi apa pun tuan-tuan, sekurang-kurangnya dengan kehadiran yang bagi Datuk Khalid, yang bagi pegawai daripada SAM,
pegawai daerah, dan terima kasih banyak kepada YDP dan juga pegawai daripada kawan sedia. Puan-puan, tuan-tuan, masalah bantuan ni telah dapat dipahami. Hanya sekarang saya nak minta kalau boleh daripada syarikat air, kalau boleh bantuan kita untuk membekalkan air ke bawah ni supaya dibuat lebih adil, lebih efisien. Yang pertama sekali, yang tangki-tangki statik tadi, macam Cik Amal cakap tutup. Kalau jangan buka, tutup sikit dan bekalan diri. Tuan-tuan, saya nak maklum kepada tuan-tuan, kerana kejadian berlaku di Merlimau hari ini, satu Melaka masalah. Pasal apa tuan-tuan? Kita tarik air orang Kuban, kita tarik air orang Cicin, kita tarik air orang Taklah Gajah. Sekarang ni dekat Pusat Perca sudah bersekat air. Dia pakai air lori. Malam tadi saya bersyarat dengan dia. Dia kata pasal laut ni pasal lagi. Tapi apapun tuan-tuan, kalau dia punya pasal pun nanti kita berkena kan. Jadi kurang-kurangnya tuan-tuan, perjumpaan kita pada malam ini walaupun ringkas, tapi saya tengok tuan-tuan banyak manfaat yang kita dapati. Akhirnya saya harap pada tuan-tuan, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah dalam bulan Syakban yang penuh dengan keberkatan ini, sempurna dengan kita untuk menyambut Ramadan, supaya yang pertamanya kita nak berlipat gandakan usaha kita, dan keduanya kita mahu kalau boleh kita akan diberikan perkhidmatan yang paling terbaik daripada apa juga agensi daripada kerajaan. Lepas ni tuan-tuan, saya akan bincang dengan pihak staf dan Khalid dan diri, apakah kalau boleh langkah-langkah lain yang boleh meringankan bebanan-bebanan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya kata, saya fikir setakat inilah kita dah melampaui pukul 11.30. Saya nak ucap terima kasih kepada semua pegawai yang hadir. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang saya ni terlepas cakap dengan tuan-tuan saya minta maaf banyak ni. Besok kita nak Ramadan tuan-tuan saya minta maaf banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang sekalian, sekurang-kurangnya pertemuan pada hari ini kalau tak dapat memuaskan hati semua orang, sekurang-kurang dapat menjelaskan isu sebenar yang sedang berlaku. Kata Cik Amiruddin, orang yang tak akhir bercakap, kita kembalilah kepada yang mempunyai hak, iaitu tak lain bukan Allah SWT. Dalam masa yang sama, Datuk Mat dalam ucapan akhirnya minta syarikat Air Batu Berhad mempertingkatkan kaedah penyampaian air kepada semua. Sekarang gerakan telah dibuka. Ada masalah air tak sampai, letak tong salah, segera datang supaya tidak akan segera diambil.